saya tolong orang pasal benda tu. Pasal saya pernah rasa satu benda yang sangat teruk. Ni kira boleh makan tu satu kemewahan yang sangat luar biasa. Saya dengan bini saya, anak terputus susu, ubat tak ada, tak boleh beli, tak boleh pergi klinik, pergi hospital kerajaan bayar RM1 pun tak ada. Saya seorang asnah. Saya bukan jatuh terduduk, ni memang yang susah yang sampai mengorbankan nyawa lah. Serius? Anak saya. Allahu Akbar. Siapa tengok konten saya, kalau sokor saya pergi tolong orang lah kan. Saya sebenarnya bukan pergi tolong orang, saya sebenarnya tengah tolong diri saya. Orang tak tahu. Sebab saya daripada seorang yang ceria, seperti yang dimaklumkan oleh isteri saya lah, pada tahun 2020 saya didiagnose ada MDD, depression. Contoh baru ni saya buat konten dengan India tu kan, yang dia bawa keluar penjara tu. Baru keluar penjara tu. Sebab saya pun dengar mula-mula macam siapa dia nak bagi semua barang ni free pula tu, dengan elektrik, dengan akaran apa semua. Melainkan hantar pisau kat leher dia lah. Yang meniaga burger tu saya tak kisah. Saya nampak budak yang duduk tidur atas meja macam tu. Saya kata ni apa benda. Pergi sembang, rupanya memang budak-budak tu memang lepas sekolah memang akan duduk di situ. Sebab kat rumah tak ada orang jaga. Budak kecil. Saya dengar tu, saya pergi sembang dia tutup. Rupanya cerita dia sangat menyayat hati. Saya minta maaf sangat-sangat kat dia. Saya tak tahu tu trigger point dia. Saya memang tak tahu. Kita lelaki ni bila kita tak tahan sangat dah kan. Tak boleh nak, kita tak boleh nak fake lah. Saya dalam video tu saya cakap saya nak pinjam 300 nak bayar bil elektrik. Betul. Saya tak tahu bil elektrik dia pun tengah masalah. Lepas tu dia menangis banyak kali dalam video tu. Senpai. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hello, hi. Anda bersama saya lagi, Aidit Marcello, di podcast I Did It My Way, Senpai. Thank you so much pada korang semua yang menonton setiap minggu daripada awal sampai habis, pada tengok yang long version kita di YouTube. Thank you juga pada siapa yang subscribe yang baru tu, dan komen-komen di YouTube kita balas. Yang tengok short-short clips di TikTok dan juga Instagram juga, thank you so much. Yang kita punya loyal listeners kita di Apple Podcast dan juga Spotify juga, terima kasih. Saya tak mau intro panjang-panjang. Kalau intro panjang nanti orang cakap Aidit cepat je lah, kita dah tahu dah siapa, sebab kita dah keluarkan poster dan sebagainya. Dan setiap minggu confirm saya akan panggil guest yang berlainan. Sebab apa? Setiap guest ataupun setiap orang yang istimewa saya panggil ni, dia ada perjalanan hidup dia tersendiri, ada misi dia yang tersendiri. Sama juga dengan minggu ini, saya duk follow TikTok dan tengok social media kan, merata dia pergi. Tapi saya jealous juga. Sebab apa? Story-story yang dia dapat kan, style-style yang dia shoot, hidden scene, hidden camera tu, macam zaman-zaman saya dulu macam bila tengah jadi wartawan kan, kita nak dapat, susah tau nak dapat soundbite orang yang betul-betul jujur ni. Bila nampak kamera dia akan jadi tak berapa nak ikhlas sangat. Tapi bila tak nampak kamera tu, dia macam 100% dapat goal. Terima kasih kepada Cikgu Syahri. Thank you so much, Cikgu. Baik. Sebab sudi mai ke podcast saya, I Did It My Way. Baik. Cikgu orang mana? Orang Kedah. Boleh speaking kan kita? Boleh. Alhamdulillah. Lama berapa minggu saya tak speaking Kedah. Hari tu Q Haidar mai, dia tak cakap KL. Dia cakap Johor. Johor. Hai Cikgu, sedih mbak? Tak ada apa. Okey Cikgu. Saya panggil Cikgu Ya, boleh. Cikgu memang cikgu Ya. Betul? Dulu Dulu. Lah dah. Cikgu apa dulu? Saya kena berdiri ni. Assalamualaikum cikgu. Cikgu kalau masuk kelas je zaman dulu mesti macam tu kan. Apa perasaan cikgu bila masuk je kat kelas kan, semua bangun? Tak. Saya bukan cikgu yang macam tu. Bukan cikgu macam tu. Bukan yang tu. Saya sebenarnya ramai yang tanya saya, cikgu ni cikgu macam mana cikgu? Cikgu apa? Orang tanya saya, cikgu sekolah ke, kan, cikgu universiti ke? Dan jawapan saya selalu stabil. Saya selalu cakap benda yang sama. Saya adalah cikgu sekolah memandu. Cikgu juga. So hampa tak boleh kata saya bukan cikgu. Betul. Saya ajak masuk gear, tekan kelas apa semua tu kan. Kalau tidak tak reti bawa kita. Tak reti. Betul. Tu yang terguling dengan jalan kau kan. Jadi saya seorang bekas penjawat awam lah. Saya beritahu saya seorang bekas penjawat awam. Tapi untuk nak cerita macam mana tu, saya memilih untuk mana-mana pun orang tanya pun saya selalu takkan jawab lah. Sebab dia tie up dengan satu kisah yang sangat menyayat hati. Kisah tu tu tak apa, tu tak kita simpan aja. Itulah
Saya awal ni nak teriak ni. Jangan. Saya memang nak teriak simpan. Soalan sedih ada 20 lagi Dok Mai. Tu dia. Ni first kali sebab apa? Rasanya pada semua listeners dan juga kita punya penonton ni kenal Cikgu Syahri sebab dia punya TikTok pun ada dekat sampai 4 juta dah followers, which is saya rasa bagus sebab semua konten-konten yang cikgu buat yang positif ni spread, jadi orang nampak. Tapi kan cikgu nak tanya lah, orang yang selalu tolong orang macam cikgu kan, suka pergi sana, pergi kedai, tanya itu, tolong orang, sama ada orang ni selalu dia dibantu di belakang ataupun kisah hidup dia sedih dan orang selalu bantu dia dan dia nak give back, ataupun sesusah mana sebenarnya cikgu dulu yang cikgu hadapi dan cikgu rasa okay, kali ni it's about time untuk aku pula nak dengar cerita orang lah. Okay. Sesusah mana saya? Kalau tanya saya, teruk. Saya kira asnaf lah. Serius lah? Saya asnaf. Di bawah saya pernah dapat bantuan daripada dia panggil apa? Majlis Agama Islam Negeri Kedah. MAIK kan? MAIK. So saya seorang asnaf. Saya bukan jatuh terduduk ni, memang yang susah yang kira teruk lah. Terbaring lah kata. Kira sampai apa? Mengorbankan nyawa lah. Serius? Anak saya. Allahu Akbar. Tu saya tolong orang pasal benda tu. Pasal saya pernah rasa satu benda yang sangat teruk. Teruk sangat-sangat. Ni bukan cerita susah yang orang kata apa, yang masih ada nak makan pun boleh kan. Ni kira boleh makan tu satu kemewahan yang sangat luar biasa. Saya dengan bini saya. So kami berdua navigate macam-macam. Anak terputus susu, ubat tak ada, tak boleh beli, tak boleh pergi klinik, nak pergi klinik apa, nak pergi hospital kerajaan bayar RM1 pun tak ada. Sampai macam tu. So susah. So bila saya susah, alhamdulillah saya duduk di Malaysia. Bila saya duduk di Malaysia, ramai yang membantu. Orang membantu bila orang tahu yang kita ni tahap teruk dah. So saya tak pernah cerita kat orang, tapi minta tolong macam tu lah kawan-kawan. Tolong Ustaz. Ada yang membantu, ada yang tak, tapi biasalah, normal kan benda tu. Tapi susah Adik. Saya teruk lah. So macam mana saya nak cakap, contoh macam sebab ni dah membabitkan nyawa kan. So dia jadi satu kehilangan lah. Sebab bila kita dah berumah tangga, of course lah apa yang kita nak selepas itu ialah zuriat. Bila kita dah dapat proses dengan 9 bulannya, lepas tu dah dapat satu anugerah Allah bagi, sonok, tatang dan sebagainya. Kalau cikgu boleh share sikit, sampai umur berapa anak ketika tu? Masa tu anak saya dalam kandungan. Saya pun tak ingat sebenarnya. Bini aku cari mampus ni. Macam mana nak buat? Bini seorang lah kan? Depan kamera ya seorang. Jadi apa, tak termasuk di Istanbul. Rantau international. Sambil selit tu boleh melawak tu, nampak? Sebab hati tu gembira. Tak, betul. Sebab kita kena buat apa yang menghappykan kita. Betul. Saya happy 2 benda je. Kahwin dengan makan. Tapi takatlah, alhamdulillah makan lah. Kahwin dah sekali, jangan cari pasal. Dah bukan boleh kahwin, tapi jenis setia ni kan. Betul. Susah. Orang Kedah ni dia setia. Jadi macam saya katalah, masa tu anak saya 5 bulan. 5 bulan kot, 5 bulan ke 6 bulan, saya tak ingat. Sebab saya ni sebenarnya seorang yang short term memory. Yang memang orang tak tahu. Sebab pada tahun 2020 pada kesusahan saya, saya didiagnose ada MDD, depression. So depression, saya kena apa dia panggil tu, bipolar, macam-macam lah, ada diagnosis anxiety apa semua tu. Dan terpaksa go through antipsychotic medication lah. So ubat-ubat tu dia punya long term dia lah, dia menghapuskan memori yang lama-lama. So tujuan dia sebab kita tak nak fikir banyak kan. So sebab tu saya, kalau orang banyak bertanya saya, orang banyak tanya tentang masa lepas lampau saya. Saya bukan tak nak cerita, sebab
saya tak ingat. Adalah yang certain yang super powerful tu saya ingat. Contoh anak saya meninggal, saya tak ada duit nak kebumikan dia. Tak ada memang tak ada duit. Sesim pun tak ada. Dan hari yang saya minta pinjam duit daripada sepupu saya, dia back in RM300. Hari tu pula yang kredit potong sebab dia hutang lampau. Memang tak ada langsung. Tu siapa pun tak tahu. So banyak benda-benda memori yang berat lah yang jadi kat saya. So itu yang shapekan saya apa yang saya sekarang ni. Sebab bila saya buat konten, banyak saya baca komen apa semua, ini sekadar konten. Ya betul, memang konten. Dia takkan jadi konten kalau kita tak rakam. Betul. Tapi sebenarnya ada hidden message. Siapa-siapa tengok konten saya, kalau so-called saya pergi tolong orang lah kan, saya sebenarnya bukan pergi tolong orang, saya sebenarnya tengah tolong diri saya. Orang tak tahu. Sebab saya daripada seorang yang ceria, seperti yang dimaklumkan oleh isteri saya lah. Satu ketika dulu saya manusia yang sangat ceria. Tapi saya jadi sangat-sangat introvert. Sangat-sangat mendalam. Saya protect privacy saya. Saya macam baru ni saya tengok ada hamba Allah tu, saya tak ingat nama dia. Dia cakap, kita manusia ni kan ada topeng. Betul, bila saya keluar jumpa dengan orang ni, saya pakai topeng lain. Sedangkan saya ni sebenarnya ada pelbagai topeng. Kalau saya balik rumah, topeng saya lain. Dan saya seorang, bila dah banyak sangat keadaan ataupun isu yang tak berapa elok terjadi pada saya masa lampau, saya menjadi seorang suami dan ayah yang sangat protektif. Sebab tu di zaman media sosial yang tak ada sempadan sekarang ni, everybody online lah boleh kata kan. Saya choose untuk keep private apa benda yang sangat-sangat matters, which is my family. Pernah ada orang terserempak, saya percayalah beberapa orang pernah terserempak saya dengan family apa semua. Tapi Alhamdulillah orang Malaysia ni baik-baik. Dia tak ganggu privacy. Cuma dia tengok bila saya jauh sikit dengan family apa semua tu, baru dia tegur. So I like to keep it that way. Sebab yang tu saja yang saya ada. Faham. Cikgu, kalau recap sikit, masa zaman-zaman sekolah, cikgu memang jenis ceria zaman sekolah dulu ataupun memang... Saya kena bully zaman sekolah pasal badan saya besar. Orang panggil apa? Kalau besar orang panggil Bob. Allah, zaman dulu macam-macam lah. Bob ni boleh dikatakan zaman law lah kot, ataupun panggilan berzaman lah. Panggilan berzaman, betul. Panggilan berzaman lah Bob ni. Tapi zaman saya dulu, pasal zaman old school kan, macam-macam lah. Dia panggil apa? Tembun. Si Tembun. Tak tahu orang zaman sekarang ni mungkin ingat Tambun PMX tau. Saya Tembun. Saya tak marah tu sendiri. Tembun. Lepas tu kalau hak Cina dia mungkin Chinese, orang tengok saya panggil Topui. Dah ni reality. Lepas tu kalau orang India dia tengok saya, dia panggil Gundu. Gundu kan gemuk kan. So sebab saya berkawan dengan semua orang. Tapi saya antara yang bila badan besar ni kena bully lah. Tapi bully dia lebih kepada macam body shaming tu lah. Dia tak adalah bully fizikal ke? Tak adalah. Bully mental lah. Bully mental. Tapi mental yang sakit tu kan? Itu yang paling sakit. Rasa macam tak mau pergi sekolah ke? Ke macam kadang-kadang kawan je? Zaman dulu mana boleh mengadu. Kan? Cuba balik cerita kat Pok ni, cik kena bully, kena menampak tu dah. Kan? Habis tu nak suruh buat apa? Dia tanya soalan tu. Habis nak suruh aku berhenti yang bagi makan? Jadi kurui? Dia jadi masalah. Jadi diam. Tahan. Tapi kita okey kalau zaman-zaman dulu tu kita telan, tapi kita jalan macam biasa, cikgu. Saya kalau ditanya saya lah, saya lebih suka kalau saya dilahirkan pada zaman sekarang. Gen Z ni dia kata. Zaman Gen Z. Cikgu memilih Gen Z terus? Saya nak pilih zaman sekarang. Sebab zaman sekarang ni dia panggil apa? Gentle parenting. Tak boleh. Orang macam saya ni mesti dilindungi. Kalau orang kata tembul sikit balik pergi mengadu ke sispa kan. Kuih mainan cikgu tu. Terus pergi sekolah. Terus punya. Zaman dulu kalau pergi mengadu time tu, habis betul. Kalau tengok report card pun, anak kita dapat report card teruk result kan. Bukannya marah cikgu. Ni kutir anak dulu sebelah. Kena dah paha kan. Sebab tu saya tak pernah bagi Pok saya sign report card. Setahun sekali lah. Saya tolong sign. Dah tahu dah sign. Tahu dah kena. Nak kena biar setahun sekali je. Ngam. Jangan buat macam saya. Dah tak ada dah. Zaman tu dah tak ada. Dah tak ada dah. So cikgu berhijrah daripada Kedah mai ke KL tu bila? Allah. Beberapa kali sebenarnya. Saya minta maaf saya nak kena access balik memori saya. Tak, maksudnya mai berhijrah untuk kerja ke ataupun kahwin rumah orang KL ke? Bini saya J.
J tu apa? Johor. Oh, silap sebut. Kita orang Kedah tak panggil Johor, kita panggil J. Oh, J. Bini saya Johor. Saya ni sebenarnya antara benda, tapi saya sayang bini saya. Untuk rekod, saya sangat-sangat sayang bini saya. Kalau ditakdirkan ada satu option lah. Ada satu option di mana mana lah tahu orang kata hang ambil bini hang ataupun hang kekalkan keadaan hang ni. Saya tinggal habis semua, saya ambil bini saya. Betul betul, saya sayang. Pasal macam bini saya kata lah, zaman saya duduk temenung tengok dinding dulu, dia ada. Sedangkan dia boleh keluar pintu depan lah. Betul. So jadi apa dia lah soalan ni? Jam. Dah agak. Okey, jadi bila cikgu sendiri pernah rasa susah yang terduduk betul-betul dengan tadi pula mengakibatkan kehilangan kan. So maksudnya kira yang paling sakit lah, yang paling berat. Jadi bila cikgu buat konten-konten ni balik, to reflect balik yourself, untuk bagi balik, untuk happykan orang, sambil tu ubat diri sendiri cikgu ke macam mana? Dia lebih kepada macam redemption lah. Tebus balik tebus balik lah. Sebab bila saya pergi tolong, saya buat konten tolong orang, niat saya nak bagi orang seronok je. Sebab saya tahu setiap orang dalam sehari tu kadang-kadang dia okey, kadang-kadang ada hari tak apa bagus. Mengikut sekarang apa yang kita tengok, data saya dengan Eric duk tengok apa semua tu, kebanyakan orang struggle lah. Struggle financially, ada emotion apa semua. Dan saya tolong, tapi pertolongan saya tu lebih kepada macam orang kata apa, ambil. Macam tu. Buatlah, jangan seronok sudah. Saya tak ada macam satu SOP. Saya pi buat tu macam-macam agak lah, orang duk kata kan. Cameraman duk belakang pokok lah, cameraman duk ni. Zaman lah maju, saya cakap hampa marah kan. Zaman lah spek mata apa dia kamera. Aduh, susah sembang apa. Buka internet sikit baca. Jadi bila saya pergi tolong orang tu, memang saya betul-betul tolong. Saya rasa lah, saya cakap dekat Eric saya ni, saya rasa sebab tu kot video orang tengok. Sedangkan masa saya mula-mula buat konten dulu, ramai yang kata bukan bidang saya lah untuk buat konten ni. Yang ajak orang makan tu lah. Sebab TikTok ni mereka kata untuk orang muda, menari-menari. Macam-macam lah kan. Mereka kata saya ni tak ada harapan. Maksimum follower ke ada lah kot 1,000. Tapi bila cikgu buat tu juta bro. Sorry Sebab apa? Sebab mereka suka color story tu lah, real story kan. Maksud cerita betul. Cerita tu kisah orang. Kisah orang pula, saya kalau boleh relate dengan saya faham lah. Kalau saya tak boleh relate benda tu, saya cuba dengar. Sometimes untuk jadi orang, kadang-kadang bila dalam keadaan susah ni, bukan semata-mata dia nak pertolongan, tukang dengar pun cukup dah. Ya, betul. Sebab nak sembang orang bukan semua orang. Saya hari ni contoh, macam saya ada masalah apa-apa, saya nak sembang dengan manager saya ni pun, saya tak boleh nak semua benda cerita kat dia. Sebab ada benda dia tak faham. Sebab saya tahu dia punya tahap IQ tak kat mana. Saya cerita lebih pada IQ saya, jadi kot lain. Faham. So macam tu lah. Jadi at some point, saya cuba jadi a good listener, dengar dan cuba come out dengan apa solution yang boleh. Ya, of course, kalau orang susah tanya saya, macam zaman saya dulu kalau saya susah, the last thing you datang kat orang yang susah tu kan, dengar. Okay lah, semoga dipermudahkan. Macam nak ambil pinggan Bali tu kan, aku tengah susah, aku cerita kat semoga dipermudahkan. Betul lah, doa tu bagus. Tapi kalau 10 orang pergi cerita semoga dipermudahkan, jam ke? Betul. Sedangkan macam saya, kalau saya susah, saya highlight isu saya. Contoh kalau Aidit tanya saya kan, macam mana hari ni keadaan kehidupan? Allah, jam lah, bil elektrik nak kena potong nak kena banyak, tunggakan 300. Highlight lah, key point. Aidit kata, Allah, semoga dipermudahkan. Telah eliok kan? Macam tu lah. Betul. So kalau apa yang kita boleh tolong bantu, kita bantu. Boleh cuba settle on the spot, kita settle. Tapi kalau tengok macam konten-konten yang cikgu buat, sebenarnya apa yang saya nampak, dia macam bersahaja pun ada. Ada yang ada setengah orang komen tu macam nampak macam planted ke, ataupun memang dah plan ke, ataupun kita create story ke, ataupun macam mana cikgu? 90% lah saya cakap. Saya pun tak reti babak matematik ni. 90% daripada konten saya semua apa dia, what's the word lah? Terja.
Sebab tu saya tak boleh cakap dengan dia. Saya tanya 90% of content saya, dia kata organic. Of course it's organic. Apa Terjah. maksud dia kira macam tak ada plan. Kira straight lah. 90 Terjah lah, spontan. Saya pergi, saya dengar cerita, saya ni tak ada nak abang ada sagi hang teriak lah. Ini ketiga tak ada. Faham? Jadi kalau pergi tu ada standby cikgu punya record juga, spec ke, lepas tu ada lah seorang yang orang tak kenal lah. Ada certain part kita pakai spy cam. Ni saya cakap. Yalah. Ada certain part kita pakai spy cam sebab macam saya rasa Aidit lagi power pada saya kot, sebab dalam bidang journalism apa semua, orang bila tengok kamera dia jadi ikut lain. Betul. Tapi beza dia zaman sekarang ni, spy cam pun tak jalan lah dengan saya. Sebab orang tengok saya orang kata Maidah brother ni. Dia macam tu. Maidah nak bagi duit Alhamdulillah kalau dapat jumpa orang tak kenal saya manusia paling seronok. Betul. Saya boring lah Allah, boleh sembang. Tanya. Macam contoh baru ni saya buat konten dengan India tu kan. Yang apa, yang dia bawa keluar penjara tu. Keluar penjara tu. Dia sembang dia tak kenal saya. Sungguh-sungguh. Dan saya pun pau betul-betul. Saya nak makan free. Dia bagi bihun apa semua, saya bohong. Tapi kalau tengok dalam video tu, saya masih beradab. Betul. Saya masih lagi menjaga, orang kata adab lah, kita nak minta makan apa semua. Cameraman saya dah tu dia duk soak. Dalam video boleh nampak betapa lapangnya dia. Dia yang tiba dulu. Sebab tu jangan kerja dengan Cikgu Syahri. Dia tak bagi cukup makan. So daripada situ boleh kita nampak dia punya transparansi. Dia bercerita semua. Dia cerita pasal siapa yang tak silap saya, dia cerita dia ada seorang individu ni bagi literik lah, bagi tulis sing lah, ayak lah, semua tak charge. Chinese person ke apa ke? Yes. Kan? Yang tu ada unsung hero. Dia pun relax kat ujung-ujung video je tengah. Dia sebenarnya tak nak direkod. Dia tak berapa suka spotlight kot kan. Tapi memang dia datang tu at the request of brother tu lah. Cakap banyak baru keluar tu kan. Cekik dia baru tahu. Jadi dia panggil Mai, dia bagi tahu sebab dia nak validate story dia. Sebab saya pun dengar mula-mula macam siapa dia nak bagi semua barang ni free pula tu. Dengan elektrik, dengan akaran apa semua. Melainkan hang tak pisau kat leher dia lah kan. Saya fikir tu dah lah hang baru keluar. Tapi dia bawa tunjuk, dan memang that's the beauty of Malaysia. Dia tunjuk, dia bagi, dan dia kata memang barang tu dia tak pakai pun. So dia bagi guna. Dan memang dia tak ambil charges apa semua. That's the real hero inside the video. Dan ada yang nampak-nampak lah. Yalah. Takkan saya nak kena highlight kot. Guys, inilah orang yang terbaik. Tak boleh macam tu. Betul. Konten saya semua jenis tengok, kalau faham. You faham macam mana, you faham lah. Kalau you tak faham, saya tak boleh tolong you. Yalah. IQ masing-masing. Tapi cikgu kan, dalam banyak-banyak duk tolong orang ni, nak lari daripada netizen. Sebab sekarang macam dulu, zaman dulu, kita tak ada semua yang social media macam TikTok dengan Instagram ni. Betul. So kita tak tahu, kita buat tu, kita buat je lah. Kalau baik, kalau tak baik lah. Tapi bila sekarang ni, kita pun tak tahu siapa yang tibai kita. Kita pun tak tahu siapa dia ni yang terima kasih, bagusnya, ataupun alah hang ni macam aku, kadang dia tak kenal kita pun dia buat kita kenal. Netizen ni lah. Cikgu ni punya followers dah juta. Of course you takkan boleh lari at least 10% yang memang mulut puaka, memang mulut yang tak boleh nak pikir macam ni. Kadang kita pun tak tahu mentaliti dia kat mana. Yang hantam cikgu juga walaupun buat benda baik. Selalunya cikgu layan ke, baca ke, balas ke, ataupun memperbaiki hang lah. Mula-mula lah. Saya rasa masa tu saya baru ada dalam 100,000 follower macam tu kot. Saya kerap baca dan balas. Saya cuba perbetulkan. Contoh kalau dia marah saya, dia peli saya apa semua, saya cuba perbetul. Saya akan balas, perbetul apa semua tu. Tapi dah sampai satu stage tu, saya rasa macam kan, lagi saya perbetul, saya nampak lagi serius keadaan tu. So mengikut kata Eric yang menjadi orang kata apa, tulang belakang saya lah, the more saya cuba perbetul benda tu, saya nampak lagi negatif. So saya dah sampai tahap saya rasa macam kan, Eric pun nasihatkan saya, dia kata tak apalah, setiap orang ada opinion dia sendiri. Dia nak fikir macam mana tu, biar fikir kat dia. Saya hanya buat saya punya jalan kerja saya. Saya hanya buat video yang saya nak buat, dan saya buat suka hati saya. Ada orang boleh terima lah. Cuma bukan kata saya tak orang kata apa, tak ambil pot langsung bila orang cakap. Kalau benda tu saya nampak ada kesilapan saya apa semua tu, kita acknowledge lah benda tu, kena improvise lah. Tapi kalau tiba-tiba hantam, tiba-tiba bubuh kita apa semua tu, macam
Saya rasa macam mungkin dia ada isu kot. Tapi bila benda, sebab setengah macam saya interview orang kan, ayat-ayat macam contoh orang tengah ada depression, kemurungan kan, duduk dalam bilik gelap 3 hari tak keluar. Kadang bila saya tanya dia borak-borak, dia kata, saya sebenarnya bang, saya terkesan dengan ada satu kata ni, komen ni dekat saya punya Instagram, memang padu betul, pedih dekat saya, menyebabkan saya rasa saya ni memang useless. Kadang-kadang satu komen je. Macam cikgu sendiri, komen-komen ni ada tak sampai satu part yang cikgu rasa down, dah malas, tak payah buat lah, rasa macam malas nak buat lah benda-benda baik ni? Nak kata tak terkesan langsung tu macam tipu lah. Manusia kan. Betul. Hang maki aku hari-hari, kita pun pening juga. Sebab nak balas balik boleh je. Tapi back to the original question, is it worth it? Saya fikir macam tu. Macam saya, okay, saya tak tahu sebab lain case, lain orang, lain cara. Kalau tanya saya, depression ni sangat-sangat bahaya. Bahaya. Sebab masa saya kena depression dulu, dalam kepala saya ni kosong, gelap, dan hari-hari fikir nak mati. Bahaya. Yang ni bukan buat-buat tau. Yang ni memang you betul-betul hanya fikir yang everything is worst case scenario punya. Dan bak kata Eric, saya masih ada lagi kadang-kadang, sometime, bila jadi satu-satu isu dekat diri saya, bukan online yang ni lah apa semua, saya sentiasa macam, otak saya sekarang ni dia macam automatic, dia nak lindungi saya je. Jadi satu isu, worst case scenario, saya akan fikir exit, macam mana nak keluar daripada keadaan tu, macam mana nak ni, macam mana nak ni. So basically kalau tanya saya, depression bagi saya hilang lah rational thinking. Bahaya. So tapi dah beberapa tahun yang lepas apa semua sampai sekarang, actually depression ni bagus sebab dia menguatkan saya. Dia bagi macam indirectly, dia bagi strength pada saya. So kalau orang nak kata apa-apa pun, saya okay je. Kalau benda tu salah, saya minta maaf kan. Tapi kalau benda tu assumption you, macam saya pakai prinsip isteri saya lah, PM. Mampu ya. Mampu ya. Pasal saya manusia, saya tak boleh bahagiakan semua orang. Betul. Dan saya rasa semua orang tahu benda ni. Pemikiran saya dengan pemikiran orang lain beza. Kebahagiaan saya, kebahagiaan orang lain beza. So kalau kat situ pun kita dah ada perbezaan, so saya nak satisfy semua orang macam tak logik kot. Yelah. Betul. Orang pun kadang tak ambil pot pun masa kita, kalau kita susah pun, masa kita tengah betul-betul kemurungan, tengah depression kan, betul, tak siapa pun ambil tahu. Orang sebenarnya suka nak tengok kita gagal je, kebanyakannya. Bila kita happy tu, ada orang appreciate, ada, tapi orang nak kita jatuh. Tapi okay, ni kita nak bercerita sikit antara contoh bila orang tu tengok konten cikgu, lepas tu ada bantu. Setengah orang akan fikir macam, okay, cikgu ni contohlah macam kawan-kawan yang lain, contoh macam kita ada Pinyang kan, kita ada orang 2-3 lain yang bagi hadiah, tapi cikgu tak ada pun bagi hadiah, bantu kan. Kadang kita daripada situ boleh tengok real story. Tapi ada orang bertanya, siapa di belakang cikgu ni? Contohnya bila cikgu buat ni, adakah disebabkan konten semata-mata, ataupun okay, memang pergi kita memang nak bantu family ni dan ada pihak ketiga yang membantu, contohnya dia business related ke ataupun macam mana? Nak tahu juga. Okay, kalau dari segi konten lah, dari segi konten saya pergi bantu lah. Tak ada siapa-siapa belakang saya. Saya adalah tipu lah kalau kata tak ada orang. Eric lah belakang saya. Eric lah belakang saya. So nak kata business related content, memang ada business related content, tapi usually content-content tu more direct. Saya akan macam tak tahu, promosi lah, jewelry ke, ataupun watches ke, ataupun any product lah, dan straight away mention lah kan, ni produk ini apa semua. Tapi kalau dari segi tolong orang tu, tolong dengan apa yang ada lah. Tapi cikgu, salah ke perception orang kalau contohlah, kalau kita buat bisnes sekalipun, tapi dalam konten kita tu membantu, kita bagi orang, kita bantu, bukanlah habis kita cut tu, bawa balik lah RM500 tu, kita bawa balik kan, kita buat konten je, ni acah-acah je, dah habis konten dah dapat, kita caw. Kita tak buat macam tu, kita bantu, tapi di belakangnya ialah untuk bisnes. Sebab mungkin cikgu dah popular, dah dapat followers yang banyak, so mungkin juga bagus for your business. Kadang kita nak buat bisnes orang mungkin susah, so mungkin ini cara salah satu bisnes cikgu. Saya rasa saya kena
kena berterus terang lah. Nombor satu, kalau saya buat konten, apa saya bagi ke orang saya tak pernah ambil balik. Itu fakta lah, nombor satu. Nombor dua, segala konten saya dalam TikTok, saya tak pernah dapat sen bayaran daripada TikTok. It's not monetized. Saya tak ada buat benda tu. Okay. In fact, kalau saya buat live, orang bagi gift. Kan? Selalu gift tu selalunya saya convert ke coin. Saya masuk pada live orang lain, saya tengok dia, dia tengah berusaha buat live tengah ni apa semua, saya bagi gift. Maksud dia bagi balik lah. Saya tak ambil pun. Adakah saya orang kaya? Tak juga. Sesak juga. Ada time kita sesak juga kan. Saya buat bisnes. Ya betul, saya buat berniaga. Saya berniaga macam-macam lah, merata tempat. Tapi kalau dekat Malaysia ni, kebanyakan buat live. Saya buat live. So konten saya, funder tak ada di belakang. So mana saya dapat duit untuk bagi pada orang? Duit tu daripada pembelian dalam live tu lah. Saya akan ambil, ada allocation, dan duit tu kita bagi. Dari situ lah. Ada dari situ. Macam tahun lepas kalau tak silap saya lah, maklumat ni saya dapat daripada accountant saya, masa dia buat tax hari tu. Tahun lepas, duit cash yang saya bagi ke orang yang tak masuk dalam video, ni yang jumpa budak lah bagi, jumpa orang tu bagi apa semua, tak ada orang rakam ke apa ke, mencecah 170,000. Banyak. Dan expenses tu antara expenses yang tak boleh nak justify, sebab memang bagi je korang. Tu saya buat benda tu 170,000. Dapat mana cikgu duit tu? Banyak orang bagi ke orang. Kau tak beritahu saya. Tak abang. Ni kali mesej, salam Cikgu Syahri, saya ni bekas presenter apa semua. Boleh maksud dia secara tak sedap lah. Setahun tu saya spend 170,000 bagi ke orang. Saya nak cakap sekarang ni mungkin orang tak percaya. Sebab tu saya punya konsep macam tak apa, kita semua akan mati. Saya kadang-kadang, saya pun takut mati, tapi kadang-kadang looking forward mati. Sebab bila kita mati, sebagai orang Islam lah, kita percaya akan dipertontonkan balik kan. Nak sangat tahu kan. Pasal tengok lah. Sebab kadang-kadang ada je saya macam pi dekat mana-mana tempat, saya tengok budak Melayu tu, dia tengah berusaha jual apa-apalah, package internet ke apa. Saya cuba sembang dengan dia. Duduk mana? Dia kata saya duduk Bukit Jelutong. Awak datang Ceras ni, jauh ni. Tak apalah, nak buat macam mana, kerja cikgu apa semua. Tu hari ni berapa banyak sale? Tak ada lagi orang nak daftar apa semua. Tu anak berapa? Saya akan sembang secara casual lah. Lepas tu saya masuk kereta, saya buat 2-3 round, saya datang balik kat sebelah dia, hulur satu step lagi lah. Tak tengok pun berapa, tapi macam dalam hati macam, tak apalah abuan hang. Saya aku withdraw lain. Saya fikir macam tu. Dan benda tu saya tak ada saksi. Malaikat-malaikat yang kiri kanan ni, dan kadang-kadang wife saya lah. Sampai wife saya macam, you kira tak? Tak tahu, boleh kat dia, tak tahu. Ada 1,000 lah. Ada 800, ada RM341.90. Banyak tu lah dia dapat. Saya sok, saya bagi. Saya tak mau ambil tahu. Saya kata ambil ni habuan anak bini. Jangan give up dalam hidup. Pasal kita nampak effort dia. Jadi why not bahagiakan dia hari tu. Dan orang-orang macam tu, dia tahu kamera tak ada. Bahaya mata dia. Kalau time tu saya ambil gambar, saya buat konten, FYP. Tapi banyak orang yang macam tu yang saya ni. Ada yang tengah jalan-jalan dekat shopping mall ke apa, budak-budak kan, pak dia fan saya, ni cikgu sehari ke? Saya kata tak, cikgu seminggu kan. Nak ambil gambar boleh? Ambil gambar. Lepas tu saya akan tanya, ni anak umur apa? Ni anak 8 tahun, ni 7 tahun. Saya hulu bagi Dia raya. Saya bagi je. Sampai benda tu saya kena tegur lah dengan accountant saya. Dia kata jangan buat macam tu kan. Sebab bukan apa, kita ada proses. You keluarkan duit, walaupun duit tu duit saya pun. Saya kata lantak lah duit kan. Peduli apa, tak apalah, dia apa kita kena bayar tax, bayar je lah kan. Sakit jugalah. Tapi memang saya bagi. Dan saya percaya bila saya mati nanti, insyaAllah orang ni kena jadi saksi lah. Memang betul lah, dia ni bagilah, pakcik Hator ni bagi kan. Macam tu lah. Okey cikgu, saja macam apa yang kita sembang sikit tadi kan sebelum ni, macam salah ke kalau kita nak bagi tahu bahawa bisnes kita, sebab kita kan Malaysia, so kita ada orang Cina, India, Melayu, kita hidup dalam satu negara kan. So kenapa dia selalu berbau, macam contoh kalau kita buat bisnes, funder kita buat bisnes, tapi funder di belakang kita mungkin bangsa lain, dia akan rasa macam kenapa jadi macam kenapa dia berbau masalah.
Macam cikgu sendiri ada tak yang ayat-ayat yang dikeluarkan macam tu? Macam cikgu kat depan tapi tengok dia berniaga, ada baru-baru ni tengok video pula ada kereta, BM semua kan. Cikgu ni anak Temenggung ke Tengku apa ni kaya sangat ni, contohlah. Lepas tu orang cakap otak lah di belakang dia pun buat bisnes ni, geng-geng company, Chinese company ke apa kan. Bagi saya lah, saya nak tanya benda tu masalah ke kalau bisnes? Bagi pandangan cikgu. Kalau tanya saya lah, in business term, tak ada salah pun. Asalkan you tak berniaga benda haram lah. Contoh you tiba-tiba you jual benda-benda yang tak mematuhi syarak ke apa, tu tak boleh lah. Tapi kalau nak cerita tentang kaum, kita Malaysia multiracial. So apa salahnya kalau saya berniaga, partner saya orang India, partner saya orang Kadazan, ataupun belakang saya ni ada Taiko seorang, kan, Chinese seorang. Saya tak tahu apa yang salahnya. Nak kata bukan orang tak pernah cakap. Orang cakap saya balaci lah. Ada. Orang cakap saya balaci Cina. Lepas tu apa, macam-macam lah. Saya sebut lagi macam a bit harsh. Tapi apa, saya take it as benda tu macam saya buat bisnes cara saya macam ni. Saya dah berumur, saya tak kuat macam dulu. So untuk sekarang saya nak buat bisnes saya sendiri, run sendiri, certain targeted customer sendiri. Dia bukan soal fun, dia soal masa. I don't have the strength and the time anymore to do that. So apa yang saya buat, saya adaptasi basic maneuver dalam bisnes yang orang cakap try to minimize the risk as much as possible. Cara dia, saya cari partnership. Saya buat partnership. Saya ada banyak partner. Banyak. Saya partner dengan orang Turki pun ada. Di overseas pun ada? Di overseas business. Business tu memang Allah Ta'ala bagi lah. Memang bidang terjun orang kata. Cari benda lain, dapat benda lain. Sebab tu tak boleh kongsi Eric boleh cakap Eric? Turki boleh cakap lah. Cerita dia macam ni lah. Dia punya conclusion yang kita nak sembang ni bukan pasal kita nak tunjuk kita ni pandai ke apa. Tapi kita nak ajar dekat audience ni adalah pasal rezeki tu. Kadang-kadang kita terduduk kat satu tempat. Tapi setengah orang cakap kan, bila kita nak sedekah kan, dia lebih bagus kita sedekah RM1 di waktu kita perlukan benda tu dan kita bagi. Daripada kita ada duit banyak, kita bagi time tu kan. Betul. So kalau cakap tentang bisnes saya tadi tu, sejujurnya saya rasa tak ada isu. Tak ada isu. So kalau nak kata sekarang ni, okay, mana boleh China ada sebelah belakang you, India ada belakang you. Konsep sekarang ni ekonomi macam mana? You cakap berdasarkan fakta ataupun perasaan, emosi. So if we talk about facts, Chinese is the majority of the, orang kata apa, economic booster lah community kat Malaysia ni. Cerita orang Cina je business. Dia orang business je. Ada Cina yang kerja kan, ada kaum lain Cina, India apa semua. Macam Indians kita nampak dia orang lebih kepada more on professional jobs. Doctors, engineers, lawyers kan? Dia pun pergi ke arah tu banyak. Ada businessman India pun ada, bukan tak ada. So kalau nak collaborate dengan dia orang untuk hasilkan satu perniagaan, tak salah. As long as orang kata apa, ada mutual benefit. Bagi saya rezeki yang halal, mutual benefit, and some more, whatever we do in business, we selling products, kita bagi apa tu, services. You sebagai orang kata apa, pembeli lah, pembeli ataupun yang nak melanggan servis tu, the money is yours. Duit tu duit you. You yang tentukan you nak ke tak nak. Nobody is forcing you. Nak beli, tak mau beli sudah. Dah terlajak pasal bisnes, saya kongsi sikit lah. Betul. Okay. Segmen bisnes ni. Side business. Saya rasa semua orang tahu ke, saya buat partnership dengan satu seller berbangsa Cina. Okay. Dalam TikTok. Okay. So saya menjual macam-macam lah. Barang-barang jewelry, lepas tu ada jam, dulu ada handbag, apa semua, macam-macam produk kita dah pernah buat. Yang ni jangan terasa ni saya bagi tahu. Ni saya cakap berdasarkan data and facts. Kita jual banyak barang lah, kita jual apa semua tu. 50 Eric, how many 57% lah. 57 lah. Sebab yang ni takut silap cakap ni. 57 lah. 57 of my buyers is non-Muslim. I'm Cikgu Syahri. Saya Cikgu Syahri kot. Sepatutnya orang Melayu lah support saya kan. Tapi pembeli saya 57% orang bukan Islam. Bangsa lain, Chinese, Indian.
Dan diorang ni, yang ni sedih sikit lah. Saya baru ni saya ada buat, tapi konten tu tak naik lagi. Tapi satu hari nanti you all akan tengok lah konten tu. Saya pergi buat surprise. Yang ni saya bukan ambil yang based on few months punya data. Saya ambil yang few years punya. Daripada mula-mula dulu kita check balik. Saya ambil seorang tu, kita pergi surprise kat dia. Berbangsa India. Saya pergi surprise dia. Saya tanya dia satu soalan yang paling best. Kenapa you beli dengan saya? Sedangkan ada banyak lagi kan yang lebih, I think much better product yang saya offer lah. I buy because you help people. I'm just doing my part so that I can help you to help others. Ini fakta. Saya dengar benda tu dalam ni goncang. Saya kata jangan. Saya jadi ikut lane ni kan. Mata berayak lah. Mata tak boleh tahan. Saya jumpa seorang Chinese pembeli. Dia beli kat saya 3 jenis jam. Saya pergi jumpa dia. Saya sound direct. Saya kata, bos, apa pasal you beli ni jam? Beli lah. You punya jam cantik lah. Kata, tapi ni kat luar you boleh dapat murah lagi. Orang cakap ini Petaling Street punya. Apa pasal you tak pergi Petaling Street? Dia kata, dia panggil, Tokek. Dia ingat saya Tokek. Wah beli sama lu lah. Lu kasih duit sama orang lah. Wah mau tolong lu lah. Wah beli lah. Tak apa mah, ini jam boleh pakai 1-2 tahun. Cantik lah. Wah seronok. Saya dengar tu macam, you serious lah? Betul lah? Boleh cakap anak dia orang Melayu. Jam daripada China, jam daripada tu, tak ada kualiti, Petaling Street, pasal malam RM10. Saya kena kau pam. Sedangkan saya fikir masa saya naik beg kuning tu, tak ada siapa paksa pun. Kenapa lah awak check out? Tak, ni bukan saya nak racist pada bangsa saya sendiri. Sedih, Aidit. Saya kena benda-benda macam ni. Tapi saya cakap elok, tak apa. Sebab tu kita buat pembelian melalui TikTok. Tak puas hati return. Dapat balik refund. One-to-one you kan? Tak rugi pun. Takkan rugi sesen pun. Tak, customer service lambat. Bukan you seorang je yang beli. Kena saya buka dalam live tu, kena ada 10,000 orang beli. You nombor 9,999, kena tunggu lah. Customer service saya bukan macam dengan syarikat telco yang ada beratus orang. Ada 3-4 orang je. Itu pun diorang nak kena betul-betul balai, check balik stok betul ke tak. Ada yang case beli dengan orang lain, claim dengan saya. Ada juga. Dulu kita bayar. Tak tahu, saya tak tahu. Kita baru lagi dalam TikTok. Saya banyak menghargai Eric. Eric pun macam saya cakap lah, IQ dia pun tak tinggi sangat. Jadi saya banyak belajar pada dia. Organik lah. Organik. Dalam banyak-banyak benda dia choose organik kan? Saya ni sebab saya tengah dalam kamera, tengah menjaga image saya sebagai Cikgu Syahri. Kalau saya dengan Eric, dia kenal lah. Memang dia kenal kau. So berbalik pada soalan Aidit tadi tu, saya tak tahulah mentaliti orang yang tak tahulah you nak apa. Kalau you betul-betul memperjuangkan BMF, silakan. Saya tak kata benda tu salah. Silakan. You ada target market you, saya ada target market saya. Selagi orang membeli dengan saya boleh bantu orang. Saya bukannya apa nama yang kaya dunia tu? Elon Musk saya bukan Elon Musk, saya bukan Bill Gates yang ada harta bergenerasi yang boleh bantu orang. Tapi masalah dia orang anggap saya Santa Claus. Ni fakta, Edit. Fakta lagi. Jumpa mana-mana pun Jingle bell semua start lah. Ni phone duk gerak jam ni duk daripada tadi. Saya boleh guarantee salah satu mesej dia, salam cikgu, saya perlu bantuan. Boleh tunjuk. Dia pergi minta bantuan je. Allah, jangan tanya. Tak dapat maki pula saya. Allah, saya kadang-kadang tak sempat nak buka. Yalah. Sehari bukannya 10 mesej yang masuk, beratus, beribu Edit. Allah, jam phone tu. Jam. Saya pernah tahap saya tutup phone. Yalah. Saya tutup phone, tak boleh tahan. Tidur je macam mana rehat ni? Tutup off, silent semua, vibrate semua, jangan. Sebab tu saya ada 2 phone. Saya tutup phone main saya tu. Satu phone lagi yang saya tie up dengan account TikTok saya tu. Saya check dengan dia. Is it bad? Saya tanya dia. Dia kata it's okay, things happen for a reason. Think organically. Organically. Aduh, Eric pula jadi bahan pula lepas ni kan. Tapi itulah sebenarnya apa yang kita cerita sekarang ni, setakat mana yang you all dengar. Sebab at least lah cikgu dia cerita secara honest lah kan. Sebab dalam bisnes ni, satu apa yang saya nampak dengan cikgu, apa yang cikgu cerita angle tadi kalau you tak boleh nak jalan seorang terus, you nak buat dengan apa fun yang you ada, you akan dapat lah apa yang you hanya mampu nak buat. Betul. Tapi bila you ada backup, tak kisah backup ni bukan kita nak pasal racist dan sebagainya. Tapi kalau ada backup lain yang boleh bantu you kembang,
rezeki dia lebih bagus dan juga you ada experience yang lebih besar. Maksudnya you punya business bigger, you akan kenal lagi ramai orang, you akan kenal pelbagai races punya style business. Betul. Ni sampai ke Turki lah. Betul. Jadi bukan setakat Turki, Eddie. Saya pergi China. Saya pergi China. Saya seller saya bawa. Masa tu kita planning nak bawa satu kosmetik punya produk. Saya pergi ke satu kilang tu, kat mana I tak ingat lah. Zhou mana tu lah. Guangzhou ke Zhangzhou lah, takut silap sebut. Kilang tu, yang macam kilang tu lebih kurang macam hangar kapal terbang. Besar. Kilang kan. Pintu masuk dia tu setinggi-tinggi kilang punya tu. Pintu masuk dia LED. Malaysia tak ada. Saya tengok, saya kata, mak dia buat TV sebesar ni. Belum masuk lagi. Tak masuk dalam lagi. Saya masuk dalam, saya tengok macam duduk zaman, macam kita tengok cerita tu lah, cerita zaman-zaman yang katanya dulu advance. Macam robot-robot futuristik. Kita tengok dengan design dia hak bulat, lepas tu dengan lampu ambience lah apalah. Lepas tu ada skrin kaca saja, tiba-tiba ada gambar, tiba-tiba touchscreen ni semua. Depa punya maju ni, saya sampai tengah-tengah, saya macam planet mana aku masuk ni kan. Saya macam gila ni. Dan masa tu saya tengok sendiri depan mata saya, depa implement satu benda yang masa tu saya fikir macam aku nak kena buat lah benda ni. Food delivery pakai robot. Yang masa tu kat Malaysia tak ada lagi lah. Memang bukan kata kat Malaysia, saya rasa dunia pun tak pakai lagi. Tapi China pakai dah. Dan robot ni bukan setakat tinggal kat lobby. Dia naik lift sampai ke depan pintu. Kami tengok benda tu. Dan saya macam astagfirullahaladzim. Saya first time dulu pergi mamak je, yang duduk berjalan. Itulah robot ni. Lancar lagu aiskrim. Itu pun saya dah terpegun lah. Betul. Kalau dia naik lift lagi hebat lah. Dia masuk dalam kondo kan. Dia masuk dalam kondo, dia automatic macam mana synchronization dia buat tak tahu. Dia naik tingkat kepada pembeli tu, keluar pada tu, dia pergi depan pintu, dia keluarkan barang tu slide elok depan pintu, dia tutup, ting ting, bunyi loceng. Dan semua dia buat tu tanpa tangan. Macam mana dia kontrol saya tak tahu. Tapi dia orang bagi tahu saya teknologi Bluetooth. Hebat. Gila. Saya dengar tu saya kata, buat masuk. Saya nak pitch pada mungkin hotel lah, Hilton ke apa, sebab dia orang kot memang provider kot macam tu. Sebab yang tu memang extremely orang kata apa, privacy advance gila. Untuk orang yang memang tak nak jumpa rider ke apa kan, dia orang dia memang lain. Saya pergi, dan bila saya balik, orang cakap sikit-sikit barang Cina. You tengok sekarang kereta EV Chinese yang masuk dengan kereta EV Tesla yang so called advance tu, tengok beza. Gila. Betul, harga lagi murah tapi lagi power kan. Betul. So China nak tak nak kita kena terima hakikat dia orang economic superpower. Manufacturing power dia orang tu, kita ni surrender lah, tak boleh buat apa. Kita nak kejar dia orang, jangan dia orang, kita nak kejar Korea pun tak boleh. Jadi rezeki, sebab dia orang suffer berapa lama untuk bawa negara dia orang ke arah tu. So kita sebagai ikan bilis ni pergi absorb ilmu. Kita nak bawa kebaikan pada negara kita. So ada benda yang kita boleh bawa masuk. Macam cerita rezeki ni, cerita Turki ya. Tahun lepas saya, Eric dengan PA saya, kami fly ke Istanbul dengan harapan kita nak pitch satu idea business online melalui TikTok, sebab TikTok ada di sana, tapi TikTok shop tak ada lagi. So saya kata kita kena jadi pioneer. Saya pun dalam hati macam mana ni nak buat, study bahasa Turki kan, berbelit lidah ni. Saya kata macam mana nak cakap ni apa semua. Tak apalah, bismillah, tawakal Allah, pi. Ada 4 orang. Kita jumpa 4 orang. 4 orang potential investor ataupun collaboration lah. Kita nak collab dengan dia orang. Sembang, tuntang. Semua tak berjaya. Tak berjaya. Sebab saya terlepas pandang satu benda. Orang Turki ni, dia orang ada satu, dia panggil the Turkish punya ego. Dia orang bangsa dia orang tu. Saya bukan dia orang tak. Ni memang cara dia orang. Kalau sebut dia orang, sebut Ottoman, dia orang macam dia orang satu macam sikit. Dia ada Turks. Dia orang conquer macam tu lah. Kita pi kalau tunjuk setakat aku pun keturunan hang tuah kan. So dia pun macam pelik Jadi pitching tak jadi sebab saya tak kenal demografik dia orang, dan dia orang pun rasa macam benda tu tak boleh jalan. Hari I think the last day sebelum kami nak fly out balik ke Malaysia,
Kami singgah di satu bandar yang tak jauh daripada Istanbul. Bandar tu nama Bursa. I think the second largest city dekat Turki. Kami singgah di Bursa, hujan lebat, masuk minum kopi. Saya dah stres gila dah. Memang masuk angin keluar asap. Tak ada benefit duduk minum kopi apa semua. Kafe tu ditakdirkan pack, memang pack. Sebab hujan kat luar, orang pakai masuk apa semua, minum kopi, sembang lah apa semua. Saya duduk sebelah PA saya Ming, Eric di depan saya, sebelah Eric kosong. Satu je. Hak lain semua penuh dah. Duduk minum, duduk kacau kopi. Lepas tu tiba-tiba ada local person lah. Orang Turki datang cakap kat Eric, kata nak tumpang duduk, nak minum. Dia pun duduk perempuan. Saya tengok-tengok tu, saya macam elok lah. Boleh lah. So apa, tak berani takut tak balik rumah. Kan cerita tak habis ni. Okay. Saya yang tu saya tengah peram. Kena cara insyaAllah. Betul. Tinggal habis TikTok, tinggal habis Eric organik ni. Lepas tu dah cerita dia syok. Saya pun tengok-tengok, saya macam berfikir kan apa, dia duduk sembang dengan Eric. Dia suka nak sembang. Perempuan. Dia tanya, dia ingat kami Chinese lah. Bukan saya lah, tapi sebab PA saya Ming tu Cina. Hak ni pun muka separa Korea, Cina, Afghanistan semua. Jadi dia duk tanya macam ingat kami ni pelancong luar lah. Lepas tu habang Malaysia apa semua. Dia macam okay. Dia interested. Sembang. Lepas tu Eric ni dia ada satu masalah daripada dulu sampai sekarang. Awak cikgu duk attack dia ya, Dah. Pasal saya kalau boleh, saya nak terang betapa kadang-kadang kita benci seseorang tu, tapi kita sayang. Kita tak boleh nak buang. Oh ya? Adalah masa boleh buang, tapi kebanyakan dia tak boleh buang. Okay. Demi Allah, kalau ada peluang tu nak buang. Jangan cikgu, jangan. Dia support. Pasal mana-mana orang kata your son. Saya macam ya Allah, cuba, takkan korang tak tahu tengok, adakah saya tu terlalu good looking? Saya fikir macam tu. Tu antara satu faktor lah. Kalau tengok dia, biarlah kan hidung tak ada, apa tak ada, Korea wannabe apa semua. Jadi masa tu duduk sembang, dia ni dia ada satu masalah. Saya pergi mana-mana pun dia akan tanya orang random, do you know who he is? Dia main kot tu. Saya kalau dengar ayat tu, saya akan jegir. Saya kata, ni bodoh, aku lari dari Malaysia pasal aku tak mau bagi orang kenal aku. Mai sini nak bercerita. Lepas tu dia baru tanya, lepas tu dia tunjuk TikTok guys, apa semua tunjuk. Dan kawan tu macam impress lah. Wow, ni apa semua. Saya dalam hati macam nice to meet you. Lepas tu tak apalah, cerita habis belah. Dia ambil nombor telefon Eric. Dia tukar Instagramnya apa. Ambil nombor telefon Eric apa semua. Kami nak fly balik esoknya di Istanbul Airport. Dia main kat saya, cikgu, I think this person is somebody. Saya kata of course lah, she's human. Dia kata no, I think she is somebody. Saya tak boleh nak cakap pasal ni berkenaan dengan privacy data orang kan. Perempuan tu billionaire. Masuk dalam Forbes list tau. Ni bukan hak self-claim billionaire tau. Saya tengok-tengok tu, tangan duk macam ni. Saya kata tak boleh sebut kan. Saya kata ya Allah, apa dah jadi? Saya kata dia bangangnya. Dapat kat dia, tapi nasib baik saya follower tinggi. Saya follower tinggi. Betul. Jadi saya ugut dia lah. Saya kata saya ugut. Saya kata bagi nombor telefon. Nombor telefon kan aku delete account. Saya kata bagi nombor telefon, dan dia pun bagi. Dia kata bro, lepas tu saya buat research. Saya tengok-tengok, dia ni legit. Lepas tu saya pun balik Malaysia apa semua. Damage control lah. Damage control, contact dia, say sorry that day tak apa elok, baru lepas kena reject bla 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 bla. Lepas tu indirectly pitch kat dia idea apa semua. Tapi kami dalam orang kata apa, proses lah, berbeza bidang. Dia tak faham bidang saya, dia lebih kepada macam family business dia tu, dia jaga apa semua. Tapi she's a legit billionaire. So tapi dia friendly. Dan saya for the first time dalam hidup saya ada kawan billionaire. Ni billionaire bukan 1 bilion Binsentan tau. Ringgit Malaysia ni, US dollar ni. Ni memang gila punya. Kalau convert, so, saya pun nak kata macam mana nak buat. Saya kata saya buat janji dia. Saya kata tak apalah, damage control, I will bring my family to Istanbul next time. Maybe we can meet up apa semua. Dia kata anytime. Cakap je nak pergi apa semua. So kawan dengan orang kaya-kaya ni show. Anytime je. Mereka ni boleh sembang apa saja kecuali duit.
Pasal jangan sembang pasal duit. Bukan dia tak suka. Knowledge dia pasal duit lagi power pada kita. Okay. Jadi saya pun bagi tahu, okay, saya nak pi apa semua tu. Sebelum saya bawa family saya pi dulu. Saya kata, saya rindu lah Istanbul ni, nak pi sekejap. Tahun lepas 3 kali pergi Istanbul. Dalam masa sebulan lah Eric. Tak bawa Eric lah? 2 bulan lah. Ya, November and December, right. Eric bawa? Tak bawa dah kali ni. Pergi seorang. Bawa apa bawa dia? Mana tahu bawa dia jumpa bilik lain pula. Dia pandai dia tu tak kahwin lagi. Hak ni tak berkenan. Sebab tu saya kata dia haluan kiri. Dia wiring dia short. Jadi haluan kiri. Pedang jam. Tak. Dia okey. Jadi saya nak pergi jumpa dia. Saya kata okey lah, tak apa. Kita set. I book flight semua tu kan. No need. I send you the jet. Jet ada kat Subang lah. Serius lah? Naik jet cemeh. Cikgu pergi kat apa? Pergi seorang. Saya Istanbul tu saya boleh anggap macam kalau boleh saya nak pencing kat sana. Pasal sana komuniti orang tua-tua macam saya, minum teh, tak gaduh fikir. Tapi masalah saya ada Eric. Jadi pergi jumpa macam-macam lah berlaku. Pergi sembang, tapi tak ada langsung sembang menega. Pi hanya orang kata apa, appreciate each other company. Lepas tu dia tanya saya cerita background saya apa semua tu kan. Dia pun impress apa semua. Dia dog lover. Dia ni pun minat anjing. Saya dalam hati sila orang, aku tak minat kan, takut anjing tokak. Tapi dia duk kata cerita macam-macam. Tapi nak cerita bila kita ada duduk dalam satu circle tu. Circle dia pun ni mahal tau. Dalam nego ni kadang-kadang tak perlu nego dengan mereka pun. Duduk circle mereka pun kita senang tak sakit kepala. Betul. Ni dia duk tanya saya bila nak pergi Istanbul. Saya tak boleh fly. Doktor tak bagi fly daripada bulan 2 sampai I think Ogos lah last. 6 bulan saya tak boleh fly pasal saya buat operation tulang belakang. So doktor kata tak boleh, kena habis tu. Saya tengah tunggu bulan 8 lah ni. Habis bulan 8 saya buka baju. Pasport belah. Kena terbang. Eric tinggal kali ni mungkin kena bawa lah kot. Tak kot. Sebab dia pun ada kehidupan dia. Kita kena respect. Betul. Kesian saya nak bawa dia pergi massage, Turkish massage tu. Saya takut saya dia pun ambil kesempatan dia. Betul. Sebab yang massage tu pun kebanyakan dia lelaki. Lelaki. Jam tengok pula ping. Kita tak apa kerak dia tak berani kata. Sorry lah. Jadi cerita dia macam tu lah. Maksudnya permulaan tu yang simple, yang kecil, tapi kita tak tahu bila kita dah cuba dah buat tu, dia ada macam-macam ranting yang bawa kan. Konsep rezeki tu. Konsep rezeki ni kita tak boleh jangka. Pasal yang ni bukan mai pada kita, ni mai pada Tuhan. Tak kisahlah kalau you agama Buddha, dia mai daripada Tuhan you. You agama Hindu, datang daripada Tuhan you. Saya Islam mai pada Allah. Saya tahu memang rezeki ni memang Tuhan tetapkan. Kita usaha macam nak mampu. Pergi cuba nak buat tak boleh. Tapi tengok-tengok dapat ke arwah lain. Kan? Rezeki ya. Betul. Kat sini nak jumpa Vincent Tam tak boleh. Siapa kita? Siapa nak tengok kita? Betul. Tapi tu nak kata pasal rezeki tu, balik hari tu pun balik hampa juga. Bukannya tahu lagi pun. Betul lah kan? Dah balik tu baru tahu. So balik tu diam je lah. Dalam flight semua tak cakap apa. Saya banyak main chess je lah. Banyak main chess kat phone. Menyesal lah. Saya cakap saya banyak menyesal lah. Saya kata, tapi kita tak boleh fake. Takkan dengar-dengar dia baru kita nak sembang dia, tak boleh lah. Betul. Masa tu memang tengah down. Saya cakap saya tengah down. Okay, sebab cikgu dah cerita pasal ni, and then kita sambung sikit pasal cikgu pun memang suka bagi orang bahagia, membantu. Tapi sekarang ni bila kita nak bantu zaman sekarang, kita pun tak tahu ketulusan orang tu tau. Dia ni scammer ke, dia fake ke, dan orang pun suka juga mengambil kesempatan. Macam dalam your journey sekarang kat Malaysia yang duk bagi bantuan ni, ada juga ke yang duk menipu ke, ataupun bila cikgu nak bantu, ngam-ngam nak bantu tu rasa alamak, macam tak lepas orang panggil apa, spek untuk nak bantu. Ingatkan susah sangat, rupanya tak susah, tapi bantu juga rasa macam tak ikhlas kan, macam mana? Apa saja saya buat sekarang ni, sama ada buat video bantu orang apa ke, sebab apa saya rapat dengan Eric, sebab kami diorang adalah manusia yang bertawakal pada Tuhan. Apa saja yang kami buat, selalunya kami akan ada satu persefahaman. You know what? We just go help people. If kalau diorang nak tipu kita ke, nak scam kita ke,
Itu bahagian dia orang. Saya pergi tolong. Cuma kadang-kadang betul, bila saya pergi dalam satu situasi, kita niat ikhlas nak bantu, betul-betul niat nak bantu. Sebab bantuan ni kadang-kadang bukan wang ringgit. Kadang-kadang bantuan dari segi emosi. Dan sekarang ni adalah bantuan dari segi engagement. Bantuan dari segi engagement ni dia lain sikit. So bila kita niat nak pergi, tapi kita tahu dah dia memang sanggup tolong tu, dia sanggup, dia nak kita bantu tu sebabkan memang orang kata apa, macam mana cakap ayat tu, dia mengharapkan bantuan. Dia memang 100% mengharapkan bantuan. So banyak kali juga saya bantu, saya bagi something, usually duit lah. So ambil terus. Sebab kalau orang yang betul-betul perlukan bantuan, nak ambil tu berat tu. Berat lah, betul, kan. Betul. Dulu kalau orang nak tolong kita apa, macam saya contoh tiba-tiba saya cakap kat Eddie, tolong saya ni bil elektrik nak kena potong ni, saya nak pinjam 200 boleh tak? Tiba-tiba Eddie ulang saya 500. Saya akan berat nak ambil 500 tu. Saya kata saya perlu 200 lah. Tu ikhlas lah. Memang saya cakap terang. Saya perlu 200, you bagi saya 500, saya jadi macam malu. Tapi ada setengah orang, so rezeki. Faham? So benda tu out of control lah. Kita tak boleh control kan. Tapi kadang-kadang Allah jentik hati. Bahaya ni kalau tolong orang ni. So tak apalah, tolong sekadar tolong. Bagi. Sebab bila kita dah bersembang dengan dia mengharap. So saya punya prinsip, tak boleh pi tanpa bagi something. Tapi bila cikgu buat macam contoh video antara yang saya suka treatment dia kan, orang tak kenal cikgu, dan cikgu meminta tolong. You bukan tolong orang, you minta tolong pula. Kan? Contoh macam you pun tak ada duit, nak bayar, nak pinjam RM300, macam satu kedai tu berhenti kan, yang baru berniaga 8 hari tu. Contoh kan, cikgu pun tak tahu dia baru berniaga 8 hari. Tapi bila buat konten-konten macam tu, apa sebenarnya yang cikgu dapat? Dia sebenarnya saya bagi tahu dekat Eric, saya kata kat dia, selama ni saya bantu orang. Lah, orang kata saya ni dikenali sekarang ni. Saya kata, why not I nak cuba tengok orang tolong I dah. Sebab siapa pun tak pernah tanya saya soalan, cikgu okey ke? You okey ke? Saya pun struggle juga ada time. Kalau tanya saya boleh, orang kata apa, tahun ni adalah tahun yang struggle. Sebab saya tak boleh fly pergi tengok bisnes-bisnes saya. Saya hanya manage daripada ni. So saya tahu memang loophole tu dah banyak bocor dah. Tapi nak buat macam mana kita tak boleh. Jadi saya pun struggle cara saya. Orang kata lagi besar kerak, lagi ni lah kan. So bila kita pi, saya cuba tanya, tapi yang kes yang gerai Melayu tu, saya betul-betul, kalau dia tengok podcast ni lah, saya minta maaf sangat-sangat kat dia. Tuan Hanif tu, saya tak tahu tu trigger point dia. Saya memang tak tahu. Sebab saya minta, saya dalam video tu saya cakap saya nak pinjam 300, nak bayar bil elektrik. Betul. Saya tak tahu bil elektrik dia pun tengah masalah. Serius lah? Dia pun tengah struggle. Bil elektrik dia tunggakan banyak. Dia cuma bayar minimum. Contoh bil dia bulan tu 400, dia bayar RM50, 100. Jadi accumulation, kumpul-kumpul, bil elektrik dia tunggakan banyak. Saya tak tahu tu turning point dia tu. Lepas tu dia menangis banyak kali dalam video tu. Banyak kali dia kita lelaki ni bila kita tak tahan sangat dah kan. Tak boleh nak, kita tak boleh nak fake lah. Wife dia tu nampak je senyum, mata berair tu. Saya pun terus, sebab tu yang bila dia kata apa ayat dia kata dalam tu, tak apa, alah saya lupa lah ayat tu. Tapi ada yang saya kata, awak pun susah juga, cancel lah. Sebab dia kata dia baru lepas kena buang kerja. Dia kata dia baru lepas kena buang kerja. Saya terus pegang phone tu ada QR code. Saya nak tengok dia transfer ke tak. Sebab konsep dia, saya nak tengok dia transfer, aku tolong kau. Saya memang nak bagi balik lah. Bukan kita nak ambil duit tu pun. Dia cakap dia baru kena buang kerja, saya kata cancel lah Rik, aku tak mau buat benda ni. Saya dah jadi rasa salah dah. Sebab kawan tu tengah struggle. Dan memang dia genuine. Eric shoot masa tu, dia duduk jauh. Dia zoom. Dia pakai DJI yang 4K tu. Dia zoom habis dah. Dia duduk jauh. Dia orang tak kenal saya pun. Dia panggil saya abang. Dan nasib saya tak baik ialah masa tengah duduk sembang-sembang sebelum Eric menghampiri gerai tu, orang yang lalu, jam, kita pun macam tu. Jadi mungkin kat situ dia perasan, betul lah ni Cikgu Syahri, baru dia kenal saya. Tapi dia kongsi, dia cerita dia mungkin tak sesedih diet cancer tu, yang pasangan India baru keluar penjara tu. Mungkin tak sesedih tu. Tapi saya tengok kisah dia tu, saya teringat saya dulu. Saya susah dulu.
Saya pun macam tu, bil elektrik tunggak. Boleh kata tiap-tiap hari tak boleh tidur, Aidit. Fikir orang cabut anak kecil. Cabut elektrik panas nanti. Dah lah anak pula tak sihat. Penyakit kulit lah, macam-macam lah kan. Tak boleh panas apa semua. Bukan setakat anak, isteri pula tu. Lepas tu sewa rumah pun tertunggak. Hari-hari duk fikir, saat ni orang datang rumah, takut. Yalah. Takut. Kita sebagai, kalau kita solo, tak apa. Kau nak cabut lah. Worst case scenario, pergi masjid lah kan. Duduk usah kat luar tu ke apa ke, tidur ke apa. Bila kita ada tanggungan ni lain. So saya nampak dia berniaga. Dan dia berniaga pula bukannya dia ada modal. Dia beli melalui apa dia tu, pay later. Boleh sebut no, Shopee no? Boleh no? boleh. Dia beli Shopee pay later tu. Dia beli periuk satu periuk ni, campur baru dia berniaga. Dan berniaga tu pula bahan mentah dia dapat pada duit kak dengan abang dia. Pinjam. Dia pun pakai bagi seorang 100 lah kat dia. Dan dia berniaga baru 8 hari. Baru 8 hari baru 8 hari. Tapi Alhamdulillah pasal dia pun baru berniaga. Orang kat situ mungkin makanan dia sedap. Dia bagi kat saya makan, budak best. Jadi orang beli. Maksud bila orang membeli, dia say dia kata sehari boleh lah dapat 400, 500 Alhamdulillah. Tapi the fact that, bukan nak cerita say dia besar. The fact that dia sanggup tolong. Dia pun tengah masalah. Tu yang bila saya tengok bil elektrik, saya kata alamak, aku pula. Saya pun rasa bersalah macam pilih topik tu pula. Patutnya abang perlu 300 apa, lagi Eric kena tarik ke apa kan. Eric sakit ke, nak mati lah ke apa kan. Kita guna alasan tu. So bila video tu pun orang kata ni dah preset. Tak ada. Saya pergi mana-mana tempat pun, kebanyakan sekarang ni saya tak pernah announce pun. Tak pernah bagi tahu, kecuali nak datang podcast ni je. Sebab memang Eddie jemput. Tu pun you jemput, saya bagi tahu kat dia. Saya tak ambil tahu dah lepas tu. Lepas tu saya dapat mesej, Eric masih tak contact saya lagi. Saya sound dia on the spot. Dia tahu you tak contact dia. Tu yang dia contact. Dia pun lupa. Maklumlah organik kan. Jadi tak ada. Memang saya pi. Kalau ada cerita. Kalau tak ada cerita pun tak ada cerita lah. Nak buat macam mana? Tak semestinya kita nak semua cerita sedih. Saya bukan nak buat segmen bersamamu. Tak. This, orang kata apa, yang ni adalah kehidupan manusia, orang Malaysia ni. Kalau you tak pergi sembang dengan mereka, siapa nak pergi sembang? Saya bukan pergi macam tengah susah. Hidup macam mana sekarang? Saya berapa ratus. Saya bukan orang macam tu. Sebab saya pernah susah. Anak saya pernah duduk kat lantai, berniaga, tak ada hasil. Balik Riau nak isi minyak, tak ada. Minyak kereta menyala selalu lah. So memang tahu, memang rasa dah benda tu. So bila dah rasa tu tak nak fikir panjang, memang terus bagi je. Sebab kita akan fikir InsyaAllah rezeki kita akan main kot lain. Saya sampai sekarang saya fikir macam ni. Allah bagi satu kedudukan lah ni. Orang kenal lah. Alhamdulillah orang kenal. Selagi saya boleh tolong, saya tolong. Saya mungkin, saya rasa tak orang kata apa, tak salah kalau saya sebut saya mungkin salah satu influencer B40 kat Malaysia ni. Sebab saya punya konsep macam ni, kalau saya dapat duit 10,000, 7,000 tu milik orang, saya ambil 3 lah. Saya ambil nak lepas diri saya kan, nak bini lah. Saya mana ada simpanan sangat. Betul Edik, ni saya cakap, saya tak pernah terang kat siapa. Saya tak ada 1 million pun tak ada. Cukai tahun lepas saya bayar 6 figure. Saya tak mau ada hutang, saya bayar. Habis cikgu buat banyak-banyak bisnes tu, memang dapat? Dapat bagi. Banyak benda saya bagi yang orang tak tahu. Ada juga tahfiz madrasah saya tolong, tapi tolong dalam diam lah. Yalah. Tak berat, 100 kampit, 50 kampit. Saya bagi dia nak repair tu. Tapi kadang-kadang cikgu bila kita buat baik ni pun, kadang-kadang ada orang kata tak perlu tunjuk, tapi ada orang kata bagus juga tunjuk. Sebab kadang-kadang bila tak tunjuk, orang pun tak tahu. Contoh, macam orang bagi bantuan, letak cek, mock cek besar. Mau cakap apa benda lah kau ni, dah sedekah lah. Nak letak dengan mock cek lagi, nak ambil gambar post kat IG semua kan. Tapi setengah orang, dia trigger dengan gambar macam tu, mungkin dia pun tak pernah buat. Dan bila nampak gambar macam tu, dia start sedekah, contoh. Tapi kita kena tengok dalam positive side lah. Macam cikgu ni dah cerita pasal madrasah ataupun benda-benda yang kita bagi ni kan. Macam nak cakap dah buat baik kan, dah buat baik sampai ke peringkat agama pula. Nanti dia pun cakap dah main side agama pula. Kan. Macam saya nampak kat TikTok cikgu, ada juga yang dah jadi serius, mungkin sampai dah ambil
action. Cikgu sendiri pun tak nak, cikgu cakap nak kena hantar LOA lah apa kan, benda-benda macam tu kan. Tapi sampai to that stage yang serius Serius. sekarang ni orang dah tipu pula kan, mungkin guna cikgu punya ni lah, konon jual barang lah dapat ni lah apa kan. Macam kes tu macam mana cikgu hadap lah? Saya ada benda yang saya boleh settle, saya cuba settle. Tapi kebanyakan benda online ni di luar kawalan saya. Macam kita tahu platform social media TikTok, Facebook apa semua bukan milik Cikgu Syahri. Saya pun menggunakan platform diorang. Bahkan saya berterima kasih ada platform macam diorang. Saya boleh buat video yang memberi manfaat pada orang. Tapi the downside of it, banyak fake account. Banyak yang tiba-tiba hantam saya. Saya dah bank in 500. Mana 30,000 saya? Macam, bila you bank in kat saya? Saya pun check account, mana tahu dapat duit ke apa. Tak ada. Lepas tu saya minta, saya cakap elok. Saya kata boleh bagi detail tak bank in kat mana apa semua. Sebab kita nak tahu, sebab kalau scammer, kita tahu you boleh report. Tapi dia tak pandang yang bab scam tu. Dia hanya pandang dia nak duit tu balik. Dan dia straight away dia accuse saya dia penipu. Dan macam saya cakap kat Eddie, there are certain times saya cuba clarify balik, but most of the time saya tak cakap. Sebab at the end saya fikir balik, sometimes you cakap also tak baloi. Sebab dia dah ada dia punya reasoning dia sendiri dah. Dia tak nak dengar benda lain, dia nak duit je. Sebab tu saya selalu cakap, yang tangkap sotong, tangkap bendera. Tangkap sotong pergi buat sambal, makan sedap. Yang tangkap bendera sila kibarkan. Yang buat cogan kata ke apa ke, no problem, buat. Tapi fikir logik lah. Kalau betul tangkap sotong boleh dapat 30,000, saya manusia yang siang malam takkan tidur saya tangkap sotong. Betul 30,000 kot kan. Tapi kadang-kadang orang kita terlalu tak ada common sense. Dan dah kena bayang pula dulu. Kena bayang dulu. Tu the biggest red flag lah. Saya setakat sekarang ni, kalau saya nak tolong orang, saya tak pernah minta orang pay forward apa saya kan. Bayar dulu sikit apa semua, tak ada. Bagi kita bagi. Yalah. Tapi nak buat macam mana? Kita tunjuk ke orang, bukan bermaksud kita nak orang kata riak. Tak. Tunjuk ke orang, you ambil pengajaran. You boleh buat macam ni. Tapi kalau you nampak dari segi tak elok. Sebab tu saya kata, kalau mata lalat dia cari najis, mata lebah dia cari bunga lah. So susah lah macam tu. Kalau you nak perbetulkan semua orang, memang tak boleh. Jadi saya hanya spread positivity, awareness. Nak follow, tak mau follow pun tak apa. Cikgu, dalam banyak-banyak tempat yang cikgu dah bantu, contoh kes-kes ni kan, paling menyentuh hati lah, yang tak sangka pun, tapi bila pergi, bila dengar suara, bila dengar cerita diorang, paling syahdu lah, paling tak tercapai, terjangkau di akal. Paling sedih yang mana? Ni susah. Tapi saya rasa tahun lepas 2025, I think 2 years ago masa kita kat Seremban tu, you remember or not? Kat Seremban burger 1:30 1:30 pagi pagi. Saya tak ingat 2025 ataupun 2024. Saya minta maaf nyonya, tapi video tu ada. Video tu FYP kau memang dapat viewers yang dahsyat. Tapi percayalah, yang korang tengok tu hanya 30% je cerita yang korang tahu. Saya dengar cerita tu keseluruhan, saya mental breakdown terus. Cerita dia memang gila punya. Tak, cerita dia 1:30 pagi ni. 1:30 pagi dia baru nak kemas meniaga. Tengah meniaga burger. Dia baru nak, dalam proses nak kemas lah. Saya on the way daripada Johor ke KL. Sampai dekat Seremban masa tu saya lapar. Lepas tu Eric kata tak apalah, singgah R&R. Saya kata apa benda masuk R&R? Masuk dalam lah. Saya kata masuk Seremban tengok kalau ada gerai jual burger ke apa boleh. Kami godek sampailah ke dataran Sentro macam tu lah. Tengok ada. Tapi yang meniaga burger tu saya tak kisah. Saya nampak budak yang duduk tidur atas meja macam tu. Saya kata ni apa benda? Saya cakap dia stop. Pergi sembang, rupanya memang budak-budak tu memang lepas sekolah memang akan duduk di situ. Sebab kat rumah tak ada orang jaga. Budak kecil. Saya dengar tu, saya pergi sembang, dia tutup. Rupanya cerita dia sangat menyayat hati. Saya tak boleh cerita sebab ni melibatkan pihak berkuasa. Nanti saya share dengan you lah.
Teruk. Terabai lah. Memang gila. Dia kena tipu dalam bisnes. Lepas tu dia kena tindas. Dia ikut saluran sah. Pihak berwajib pula tak layan. So campur dengan emosi dia malam tu apa semua. Actually peniaga-peniaga macam ni sebenarnya dia are on the verge of breakdown lah. Dan masa saya jumpa tu saya tak cakap banyak. Saya selalu tak pernah cerita saya bagi berapa apa semua kan. Masa tu dalam poket saya rasa ada dalam, saya tak ingat lah, ada 600-700 kot. Saya ambil semua, saya bagi je. Saya kata ambil, dan tak cukup untuk saya minta QR code, saya transfer lagi. Sebab saya dah tak boleh tahan lah. Saya tengok saya macam, saya kata budak-budak bukan tempat dia pukul 1 pagi ni dekat luar. Sebab esok dia orang nak sekolah. Oh, budak sekolah lagi? Sekolah. Dia yang tutup kedai burger tu? Dia tengah baru nak kemas. Baru habis berniaga. Dan kebetulan tengah berniaga hari tu pula, saya tanya sale berapa. Dia kata dalam 400 lebih kot. Tu pun ada shot banyak. Sebab banyak yang pakai QR tipu. Astagfirullahaladzim. Jadi cerita tu itu yang betul-betul goncang saya lah. Sebenarnya banyak konten yang goncang. Kalau ikutkan Cik Naga mula-mula tu, itu masa saya tak ada apa. Follower 10,000 orang. Saya dengan tak mampu pakai baju macam ni. Masa tu saya duduk berniaga truck mi tarik saya tu. Pakai dengan snow cap apa semua. Cacat. Dengan kurang upaya apa semua, dia dengan mak dia je. Dan orang tak peduli pun. Saya buat konten dengan dia, dan masa tu saya tak ada duit bagi pun. Saya bagi makanan je, saya beli nasi. Bulan puasa. Saya beli. Jadi people story ni bukan apa, saya bila pergi dengar cerita-cerita macam tu, untuk remind diri saya balik supaya saya tak lupa diri. Keadaan kedudukan saya ni, saya senang lupa diri. Bahaya. Saya ada satu garisan, saya ada satu garisan nipis sangat. Kalau saya terlebih, saya dah masuk kategori takabur. Kalau untuk peringat diri saya kena tengok benda-benda macam ni. Faham. Baru saya sedar ada orang susah lagi. So balik rumah dapat sepinggan nasi, satu nikmat. Jadi yang cikgu tengok kan, bila orang yang susah macam ni, bila cikgu dekat, dan sebenarnya mereka nak didengari ataupun mereka nak sekadar duit saja. So mereka seronok tak bila orang tanya mereka dan mereka bercerita? Ada certain case memang dia, orang kata apa, macam saya cakap lah, dia dah keadaan nak meletup lah. So bila dia dapat luahkan kepada kita tu, boleh nampak satu kelegaan yang macam lega habis ya. Yang macam tu. Dan dia memang tak mengharapkan apa-apa bantuan. At least you ada situ, dengar pun dia rasa macam kan, terima kasih lah, tolong dengar. Macam tu. Sebab dengar pun bukannya kejap. Betul. At least 30-40 minit dia nak cerita. So being a good listener sometimes is very good. Dan ada juga yang macam saya cakap lah, dia cerita tapi at the same time dia nak solution. Macam solution tu sometimes direct, sometimes indirectly. Macam direct, contoh dia nak kena bayar sewa rumah sebulan dah tak bayar, RM500. So dia nak nyatakan spesifik. So lepas dia dengar cerita you, kalau you boleh bayar RM500 tu, alhamdulillah. So, tapi cikgu, sebab cikgu dah dengar semua cerita orang. Travel semua konsep dia dengar cerita orang, tolong orang, masalah orang. Masalah cikgu siapa nak dengar? Betul lah. Tak pernah orang tanya apa. Orang Turki tu ke apa? Walaupun dia banyak duit, tapi saya rasa agak bengap lah kalau saya pergi cerita kat dia. Pun ada masalah ni. You transfer 500 juta boleh? Tak boleh. Tapi dia tak kahwin lagi. Ya? Tak apa, itu kita serah kat Eric. InsyaAllah lah rezeki saya ke apa, doakan lah. InsyaAllah. Saya tak kisah, saya okey je. Orang Turki pun saya tahu. Zaman sesak guys. Daripada duduk dengan Eric. Jadi siapa yang dengar cikgu pula? Tak ada, saya wife saya. Ya, pendengar setia. Saya cakap, saya dengan wife saya tak ada rahsia. Saya treat wife saya ni macam bukan best friend tau. Dia lebih kepada best friend. Saya dengan wife saya ada satu side yang siapa pun takkan tengok. Saya dengan Eric, saya ada satu side yang siapa pun takkan tahu. Sebab nilai keselesaan tu lain. Saya dengan you, pasal saya baru kenal. Mungkin lepas kita kenal lama, lepas tu tiba-tiba Edit pasang 2-3 orang lagi. Saya baru rasa, boleh lah aku berkahwin seorang lagi. Ada geng, baru kita berani sikit. Tapi saya tak pasang, saya tak berani buat masalah. Tapi kalau 500 juta tu mungkin tukar lah. Billionaire kot. Tapi kalau saya dapat Turki tu, confirm satu benda je. Rambut selebat sana buat rambut murah.
Lebat rambut saya pun tak pernah ada. Kalau dia dah minat kita dengan rambut kurang ni, Oh betul tu. agak tak apa cerdik kita pergi tanam rambut. Betul? Oh mungkin dia tak suka kita pula. Mungkin dia akan nampak macam dengan siapa you nak tukar. I minat you seadanya. Fui. Ayah. Hai minat you sadanya Eric. Nampak ayah power. Organik. Sekali dia balik rumah Nozi jangan marah no. Saya sembang je. Ya, okay cikgu. Kita pun lebih kurang lagi 3 hari nak sambut merdeka. 69 tahun kita dah merdeka dah ni. Tapi dah merdeka 2026, 69 tahun. Cikgu punya story untuk PP nampak macam kita pun belum merdeka lagi. Rasanya cikgu bila jumpa story-story macam ni dan Malaysian yang macam ni kan, cikgu rasa kita ni sebenarnya mentality kita ni dah merdeka belum? Oh, soalan tu berat tu. Pasal bantu ni. Patut hangpa tanya Perdana Menteri ya. Tanya saya apa? Tanya pasal merdeka. Lainlah saya ada jawatan menteri ke apa, UTK tengah tunggu kat luar. Boleh jawab kan. Tu tak faham lagi. Tolong Ustaz. Dah hit lah. Saya merdeka. Okey. Cerita dia apa maksud merdeka? Kita ni merdeka daripada apa, bebas daripada penjajah ke ataupun jajahan minda kita ke. Okay. Saya tak tahu sebab lain orang interpretasi dia lain. Okay. So saya tak boleh nak cakap bagi pihak tu. Tapi saya, kalau tanya saya apa harapan saya, saya minta satu je. Saya sebenarnya niat saya satu je. Rakyat Malaysia ni semua kena bersatu. Unity. Kita kena unity. Sebab apa? Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Saya pun taklah muda sangat, tapi berdasarkan apa yang saya tengok, rakyat Malaysia ni adalah sebenarnya the most powerful people in the world. Kita ni adalah rakyat yang paling power di dunia. Malaysia ni, rakyat Malaysia ni orang yang paling power. Tapi kita tak bersatu. Kita selalu bergaduh tentang certain benda. Kecuali orang hantam nasi lemak kita, rendang crispy, baru kita bersatu. Mampu nak harap orang hantam makanan kita je. Betul tak? Betul. Kita tak bersatu. Kita cuit sikit, gaduh. Gaduh pula jenis teruk-teruk ni. Jenis pukul orang macam tu. Tak boleh. Bersatu lah. At least kita, orang kata apa, kena adapt satu situasi di mana we can agree to disagree. Cukup. Mentality tu ada, cukup. Saya tak perlu setuju dengan semua orang dan you pun tak perlu setuju dengan saya dengan satu pihak dalam semua benda. Tapi at least kita ada share satu konsep, kita bersatu. Sebab you pergi travel dekat luar sana, baru you nampak betapa untungnya you jadi rakyat Malaysia. Saya tak cakap banyak. Kerajaan yang ada ataupun sistem yang kita ada sekarang ni, kalau pergi Indonesia, rakyat dia orang akan sambut dengan open arms. Dia orang antara rakyat yang betul-betul hardworking. Saya tengok sendiri. Dia orang kreatif. Dia orang susah. Bila susah, they create their own creativity. Dia orang nak survive. Struggle Malaysia tak ada benda tu. Malaysia kita sesusah macam mana pun masih ada orang cukup makan. Dia orang punya poverty extreme. So little bit of help goes a long way. Tu cara dia orang. Jadi kita rakyat Malaysia ni sebenarnya beruntung. Saya ni alhamdulillah diberi, orang kata apa, kesempatan untuk pergi beberapa negara kat luar sana. Ratakan mimpi, ya betul lah. Kalau nak cerita benda apa saya boleh tukar dengan Malaysia, kalau boleh tukar cuaca lah kan. Sebab kita beranak dalam tea kan. Kalau boleh teringin ada salji ke apa. Jadi disebabkan Eric organik, jadi apa sorry. Kena pergi genting lah. Kena pergi genting. Genting pun tak lepi lah. Okay, so kalau tanya saya, ya saya harapkan kita bersatu. Yes, kita ada differences, kita ada pelbagai budaya, culture, belajar memahami. Saya boleh memahami kaum apa yang lain, bangsa yang lain. Kaum lain pun akan automatik cuba faham saya. Saya bekerja dengan Eric yang terang-terang bukan Melayu. Kan? Terang-terang lah. Kalau siapa kata dia Melayu, memang dia ada masalah katarak yang teruk. So dia terang-terang bukan Melayu, tapi dia boleh respect saya. Dia tahu boundary saya, dia tahu agama saya. Bulan puasa dia takkan makan depan saya. Walaupun kadang-kadang saya kata hulur sikit. Tapi dia tak boleh, bro, you fast lah, fast. Dia macam tu. Dia tahu. So respect goes a long way. You bersatu lah. You pergi luar sana, okay, you contohlah syoknya pergi Korea kan. Contoh, saya sebenarnya ada masalah peribadi dengan Korea ni. Ya.
Saya benci betul K-pop. So apa sorry, saya memang terpaksa cakap terang-terang. Saya tak boleh tengok lelaki yang pakai big stick, tak ada janggut sehelai pun, tak ada misai semua tak ada misai. Lepas tu macam sarang apa, sarang burung. Faham tak? Saya tak boleh. Kurang-kurang ada. Tapi perempuan suka sungguh. Jerawat satu pun tak ada. Mereka buta. Puak tu hanyak. Sorry. Tak, saya terpaksa cakap tu. Tapi dia tak faham. Dia tak faham. Dia pun hanyak. Macam Eric. Jadi apa, tu yang saya kata, zaman sekarang ni, kalau you pergi luar, you akan appreciate Malaysia. Jadi hargailah. Merdeka ni ambil peluang, hargai bangsa sama-sama kita. Saya boleh guarantee, kalau saya stop media sosial ni, saya tak ada makan pun. Saya pergi kedai India, dia akan bagi saya makan. Saya pergi dekat uncle Cina, mungkin tak ada duit ke apa, saya kata, uncle, saya nak ambil Maggi satu bungkus, you belanja, boleh. Dia mesti bayar lah. Angkat lah. No problem. Kedai Melayu jangan tanya lah. Mungkin dia macam, makan cikgu, apa jadi ni cikgu kan? Tak ada hadiah ke cikgu? Nak kita down kan? Orang Melayu baik. Jadi apa, bersatu lah. Susah sangat. Macam cikgu sendirilah, sebagai orang Malaysia kan, rakyat Malaysia, apa yang cikgu rasa sampai sekarang ni bangga to be a Malaysian? Nampak? Ni pun soalan politik kan ni. You fikir tunggu luar je ke? Okay. Soalan tu agak dalam. So ni cara saya jawab. Saudara. Tak adalah. Proud to be Malaysian. Kita share culture yang lain. Kita ada pelbagai budaya. Kita ada pelbagai, orang kata apa, kaum. Kita ada pelbagai perayaan. Perayaan kita antara, cuti umum kita antara yang terbanyak di dunia. Betul. Kan? Sat-sat cuti. Cina raya, Melayu penuh dalam atas highway. Kan? Orang India pun penuh cuti. Sehari raya Hindu pun penuh ni. Memang kita raikan. Kita memang best. So why not translatekan dalam budaya kita? Dan jadi Malaysian best. Pelbagai makanan kita dapat. Saya hari ni lapar dimsum, saya pergi cari makanan halal dimsum, boleh dapat. UP Taiwan tak tentu. Kita bagi salam dia pun macam tu lah. Dia pun tak tahu. Jadi raikan benda tu. Saya suka sebagai Malaysian. Saya kalau tanya saya, jadi rakyat Malaysia ni, kita ni technically pegang Asia. Kalau kita kuat, kita pegang Asia. Kita ada otak orang Cina yang pandai berniaga, kreatif kan. Macam-macam lah, pandai kecoh. Macam-macam lah Cina ni kan. Bukan you lah. Okay, so lepas tu kita ada orang India yang banyak jadi profesional. Orang India kalau lawyer, dia cakap dengan kita, kita pun macam lain macam dengan brother ni kan. Dia orang profesional, dia orang pandai. Tambah-tambah doctors kan. Dia ni, kita ada kekuatan orang Melayu kat belakang kita. Yang paling basic pun, pembeli utama dalam dunia. Orang Melayu keluar artikel kan itu, perbelanjaan Bumi Putera sebulan 109 bilion ringgit. 109 bilion. UP tengok negara mana yang boleh buat macam tu. Orang kita suka macam tu. Dan orang Melayu pula satu komuniti yang dikenali di dunia antara komuniti yang baik. Dia pergi overseas, dia tengok culture dia tu lain, dia cuba blend in. Dia respect culture lain. Memang secara automatik, sebab kita, agama kita mengajar tu. You masuk rumah orang, cara rumah orang ni. So kita dah ada blend yang sangat cantik. Kalau kita kumpul, kita boleh jadi satu bangsa yang power. Instead of bergaduh. Ini sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit bergaduh. Macam saya kalau boleh terima Aidit yang campuran lah kan. Duduk Itali pula kan. Rojak lah kata Itali kan. Saya kalau boleh terima Aidit, takkan Aidit tak boleh terima saya. Macam Eric tak terima, tak apa. Tapi kita sama-sama kita. Tapi cikgu sekarang ni, zaman makin moden dan social media dan sebagainya, kita dah kurang berkomunikasi. Sebab banyaknya semua, macam nak tanya soalan, kita ada ChatGPT, kita ada AI, kita bertanya. Jadi communication ni kurang. So mungkin lah sedikit lah, cikgu punya pesanan sikit kepada viewers kita. Apa sebenarnya benda kita kena ubah sikit supaya kita kena keep on bersosial. Macam apa yang cikgu buat lah. Sebenarnya kalau kerja yang cikgu buat ni, jujur saya cakap, kalau saya bagi dekat generasi baru punya budak, untuk pergi buat exactly apa yang you buat, saya rasa mereka tak boleh nak buat. Mungkin mereka marah saya lah saya cakap macam tu. Tapi communication, untuk bertanya orang, dia orang kata nak tanya apa? Faham tak? Benda yang socialize ni, benda ni nampak simple, tapi sebenarnya it's not simple. Betul. Jadi sedikit kata-kata daripada seorang ayah. Tu dia ayah terus, tak cakap banyak lah. Tak apa. Ayah bini mana?
susah. Saya tak boleh fokus. Saya minta maaf, dalam hidup saya tak boleh serius. Jadi saya boleh bayang macam mana cikgu ajak kereta dulu lah. Saya tak boleh serius. Saya sebenarnya saya seorang yang suka melawak. Betul. Cuma kadang-kadang lawak saya tu macam ada setengah selesa, ada setengah dak. Sebab saya orang Kedah kan. Jadi kalau tanya saya interaksi, sebenarnya kalau kita boleh hidupkan benda yang paling simple dalam dunia pun, kalau boleh cuba hidupkan balik, saya rasa itu jalan terbaik. Seperti contoh, hidupkan balik budaya kita, orang kata apa, bersosial dengan kaum lain. Contoh. Saya selalu pesan dekat Eric dan tim saya, Ming apa semua. Saya kata cuba kadang-kadang you pergi Kuala Selangor ke apa, ada kampung-kampung ke apa, you pergi masuk kedai kopi tu, order kopi. Kat situ baru you belajar tentang budaya dia. Tak kisahlah tu kedai Indonesia ke apa kan, tapi cerita dia di Malaysia ni. You pergi, you duduk. Lepas tu lagi ada pakcik-pakcik tua baru mai. Dia orang akan curious. Hang ni siapa dia? Awak ni siapa apa semua? Daripada mana, sesat ke, minyak habis ke apa ke? So kat situ mula perbualan. Sembang biasa. Tak perlu ada satu spesifik topik. Tak perlu tanya pakcik rasa saya handsome ke? Tak perlu. Just be sembang je, tanya okay macam mana kat sini? Sini apa bestnya? Apa yang bestnya? Kehidupan orang sini macam mana? Bangun pukul berapa? So kat situ you belajar. Saya pergi kawasan India. Saya tanya dia, macam mana apa you punya kehidupan apa semua tu kan. Start pukul berapa? Dia orang cerita lah, kita bangun cikgu pukul sekian-sekian ni. Lepas tu kita sembayang. Kan? Kita sembayang. Lepas kita sembayang, kita sarapan. Saya tanya dia sarapan makan apa. Saya tanya je lah. Saya nak tahu. Dia kata, ikut cikgu kadang-kadang nasi lemak. Nasi lemak bukan makanan dia. Nasi lemak makanan orang Melayu. Tapi orang Malaysia, dia adapt, dia ambil nasi lemak tu sebagai makanan dia. So why not saya breakfast saya makan Italy? Dah yang boleh kan? Ni orang kita asyik breakfast. Kalau zaman saya dulu, dia suka cuba macam mi kari macam tu lah. Ni zaman Eric ni, asal breakfast je Samyang. Let's go have some gimbap. Apa benda kau? Gimbap tu apa? Itulah Korea bodoh yang mereka macam sushi. Apa dia tadi pagi? Burrito. Dia macam ada nasi dengan seaweed dia macam tu. Breakfast makan tu. Sebab tu kulit dia cantik. Untuk kulit. Satu hari nanti kita semua akan reput. Betul tak? Ni fakta kan? Betul lah. Betul. Dia pun akan reput. Dia rasa dia cantik lah. Tuhan ni jaga kita ni, bagi rupa ni semua amanah. ID ada rupa amanah. Saya tengok daripada sini rahang you simetri yang sangat cantik. Saya faham lah dulu kenapa you famous. Kenapa you digilai ramai. Dan macam mana orang kata apa, pembawakan you lah kan. Dah betul-betul. Okay, ni saya bukan target you tak. Saya cerita tentang saya. Saya ada janggut, ada yang panjang, ada pendek. Tak semua orang macam tu. Tapi bila Allah bagi kat you, Tuhan bagi kat you, dia satu amanah. Tapi kalau kata benda tu akan berkekalan, tak. Betul. Macam Eric ni saya bukan target jahat dia lah. Bukan target dia. Sekarang dia okey. Hanya perlu satu accident je. Betul tak? Betul. Tapi kita jangan doa dia. Tak, saya tak doakan dia. Tapi dia hanya perlu satu accident untuk dia sengit, dia duduk atas wheelchair, makan pakai tube. Habis segala-galanya. Habis dah yang makanan Korea semua tak boleh makan. Dah makan tolak muai. Tu muai pun kena buang ayak bagi licin sikit kan. So jangan terlalu seronok dengan kita punya rupa paras ke apa ke. Apa saja Tuhan bagi kat kita ni semua dipertanggungjawabkan, termasuk lidah ni. Saya cakap hari ni apa saja dekat podcast ni, semuanya akan ditanya balik. Dan semuanya ada cross check nanti. Betul ke dia ni cakap apa semua? Tak apa, pergi buka. So yang tu lah. Baik. Cikgu, my podcast ni sebelum ni ada pergi ke podcast lain-lain ke? Sebelum ni sebenarnya banyak pihak jemput saya pergi podcast. Banyak. Cuma sebab cerita cikgu menarik kan? Saya tak ada lah. Saya biasa je. Ni seronok ni sembang dah. Berapa lama kita dah sembang ni? Sejam setengah. Tak rasa pun. Boleh je ni. Saya ni orang biasa je. Saya agak berat untuk nak share serta-serta benda sebab kebanyakan benda-benda tu dia berkait rapat dengan memori tak elok saya. Faham. Sebab saya, macam saya cakap tadi, saya pernah ada depression kan. Bila saya makan ubat tu membantu saya untuk menghilangkan memori tu. Dan benda-benda tu walaupun kalau datang balik, kadang-kadang dia datang balik. Sebab tu kalau orang tanya saya, benda apa yang paling sakit dalam dunia ni? Tu pening lah. Pasal lain orang lain cara sakit. Betul. Tapi kalau tanya saya, benda apa yang paling sakit, sampai sekarang ni jawapan saya konsisten,
seorang ayah yang terpaksa masuk ke dalam liang lahat ke bumi anak dia. Ya. Sebab dalam hukum alam bukan macam tu. Hukum alam anak tanam pok, bukan pok tanam anak. Tu saya tak boleh terima benda tu. Dan hari saya nak kebumikan anak saya tu, lutut goyang. Lutut goyang. Saya minta maaf, tak boleh kuat dah. Memang saya tak boleh langsung dah. Saya rasa macam hari tu antara hari macam-macam lah, hari yang teruk untuk saya. Jadi sebab tu kadang-kadang saya cakap bukan tak mau cerita, tapi benda tu banyak bagi bad memory. Sedangkan saya hari-hari tengah fight untuk bagi saya happy. Faham? Sebab saya nak bawa vibe positif tu, saya kena happy. Betul. Kalau saya pun sedih, saya jam. Betul. Saya tengah duk buat interview kan, macam mana kehidupan dia cerita sini air mata jatuh dah. Lepas pun macam cikgu ni siapa? Cikgu sedih. Saya pula rasa lebih. So kita tak mau tunjuk sedih depan orang. Bukan pasal kita kuat dah, pasal kita nak jaga mereka. Orang susah ni orang yang sensitif. Orang yang tengah diuji ni adalah orang yang sangat sensitif. So kalau you nak jaga hati diorang ni, banyak faktor you kena fikir. Perkataan, budi bicara kita, raut wajah kita, intonation semua. Kan. Tapi yang saya nampak sebenarnya apa yang terjadi dekat cikgu kan, masa kejadian yang kehilangan tu, cikgu pun tak tahu yang cikgu akan berada sampai level ni. Maksudnya mungkin Allah ujian tu sebagai satu hadiah yang besar Allah bagi untuk sampai ke level ni. Dan sebenarnya cikgu lah pula pergi pula ke satu Malaysia ni, travel untuk mendengar cerita-cerita dan juga untuk spread the positivity . Saya jujurnya saya pun tak pernah terfikir betul. yang saya akan diberikan apa yang saya ada sekarang. Sebab dulu hanya fikir nak survive je sebenarnya. Yalah. Tak ada langsung pernah terfikir yang apa nak cakap, saya akan duduklah di tempat apa yang saya duduk. Saya akan dapat benda-benda yang orang yang selama ni nak, iaitu fame dan money. Yang kebanyakan orang nak sekarang ni. Who can resist the spotlight, betul tak? Tapi Alhamdulillah, satu benda yang Allah bagi kat saya sampai sekarang ni, saya tak ada nafsu untuk benda-benda mahal. Bagus ya. Alhamdulillah, tu nikmat paling besar. Saya cakap tu terang. Walaupun Eric pakai jam jenama yang boleh beli banglo sebiji, kan? Memang kaya betul apa semua. Saya tak ada, orang kata tak steam nak benda tu. Jam saya pakai ni dia bagi. Kalau tidak tak ada jam. Tak ada jam. Dah susah pula nak ajak meeting, tak tahu apa. Kira dulu kalau kata nak beli jam dengan makan nasi, baik makan. Susah kan? Faham. So saya mana pernah pakai iPhone. Tak ada. Ni edit saya cakap tu terang. Sampai sekarang function iPhone tu saya bukan reti. Saya terpaksa tunjuk kat dia. Faham. Organik. Okay. Kereta first cikgu pakai? Ni kena ingat balik Zat. Kereta first saya pakai kancil. Bermula daripada bawah lah. Kancil 850. Dah 660. 660. Tapi saya buh pipe besar-besar kan. Saya main dengan 3 series zaman tu, E46. Fui lah macam. Tapi tak pergi mana pula. Saya pun buat kat dulu. Jangan kata saya baik. Saya pun menyengok kat dulu kecil-kecil. Muda-muda lah kan, sama muda. Betul. Okay cikgu, kalau diberi peluang pusing balik kan teman-teman dulu kan, untuk mengubah sesuatu, apa yang cikgu akan ubah? Yang cikgu punya pilih lah. Untuk mengubah sesuatu. Dapat reverse satu lah ni. Dia bagi satu power pula untuk cikgu tukar. Banyak sangat tu nak tu. Satu cukup lah. Banyak tu. Soalan ni deep sangat ni. Deep pasal kalau ikutkan saya banyak benda saya nak ubah. Banyak. Sebab tu tak ada jadi politician. Banyak nak ubah susah. Dah cerita pasal hampa dalam podcast baru bakar sikit ya. Dalam podcast ni boleh cakap politik lah? Boleh, tak ada masalah. Boleh no? Ni saya bagi pendapat saya sikit dalam politik, boleh tak? Boleh. Saya tak suka cakap benda ni. Bukan saya tak sebab suka. politician memang dengar kita punya podcast. Dengar. Tapi jangan sebut nama siapa nak target tu lah. Secara generik lah. Okay. Secara generik. Generik. Organik ya. Siapa kena ada nama dia? Generik kan. Generik. Kita tak tahulah, saya berdasarkan pemerhatian saya, lah ni ada satu stigma. Power stigma. Tak mau jemput saya ada satu stigma di kalangan masyarakat. Asal sembang politik je. Politik ni teruk.
Betul tak? Betul. Politik ni kotor, politik ni teruk, sakau, keluar macam-macam jenis lah. Hak semua buruk-buruk. Saya heran kenapa orang tak mau cerita kebaikan politik. Cuba fikir tengok. Kebaikan politik, tak ada orang highlight langsung. Saya sebut politik je semua buruk. Kenapa? Saya kadang-kadang saya lama juga saya fikir benda tu. Okey, saya nak bagi contoh, saya pun tak bererti. Tapi politik ni sebenarnya satu kuasa, kita sembang secara Malaysia lah. Politik berkait rapat dengan pentadbiran negara lah. Kalau politik tu maksud dia menang dapat jawatan dalam kerajaan, maksud dia ada dalam perubahan lah. Kita ambil benda yang positif. Kalau kita start ajak anak-anak kita nilai value politik yang bagus, budak-budak muda lah ni, saya rasa kita berpeluang untuk hasilkan pemimpin yang berkualiti di masa depan. Kan? Saya tak, macam tadi Aidit cakap, tak boleh sebut specifically siapa. Saya pun takkan sebut. Tapi saya rasa Malaysia ni ketandusan pemimpin yang muda yang berkaliber. Jadi nasihat ikhlas saya lah, kan? Bukan saya lah, kan? Jangan takut dengan politik. Politik tak sebenarnya, politik ni tak kotor. Orang yang dalam politik tu yang buat kotor. Parti pun tak semua parti kotor. Parti tak salah. Kalau kata parti dia A, orang dalam tu sakau, takkan salah parti tu dah. Salah orang, individu. Orang kita lah ni macam tak boleh separate between the main character and individual punya part. Betul tak? Betul. So saya bagi satu contoh kebaikan politik. Kecil-kecil dulu. Saya tak ingat tahun berapa, tapi kita tahu estate semua ni di bawah kawalan syarikat British, kan? Okay, kawalan syarikat British apa semua tu. So yang duduk dekat estate ni kebanyakan ni orang-orang susah lah, apa peladang apa semua tu, broker apa semua tu. Dia orang bergantung kepada syarikat yang manage estate tu lah, syarikat Inggeris lah, kita kata Inggeris punya company lah. Saya tak boleh sebut kan, so korang relate sendiri lah. Dulu mana ada bank, so dia orang dapat duit, dapat apa, upah apa semua, dan kalau tak cukup dia orang buat pinjaman dengan syarikat tu. So dia orang hidup dalam circle hutang yang agak teruk. Dan syarikat yang bagi hutang tu, dia of course menekan lah. You ada hutang, you jangan pergi mana, you kena buat kerja ni, kena buat kerja ni apa semua. Dan antara kebaikan politik yang orang tak pernah highlight, orang tahu kisah ni, kisah di mana pada tahun 19, saya tak ingat tahun berapa, tapi yang kisah terkenal lah, serangan subuh. Nanti cek sendirilah, serangan subuh, di mana pembebasan syarikat Inggeris tu daripada kawalan di plantation di Malaysia ni, yang memang sukses, semua orang tahu, kan? Tapi orang tahu kisah tu, orang tak tahu kebaikan di sebalik itu. Berdasarkan kuasa politik yang ada masa tu, dia orang buat serangan subuh tu, dan dia orang bebaskan 3 generasi hutang dalam plantation punya community. Nobody highlight that. Saya heran kenapa. Itu kebaikan politik. Bila you bersatu, you ada power, otak you power, you lahirkan pemimpin yang dahsyat. Dia fikir kita kena buat something untuk negara, dan dia buat, and the benefit is being given to these people. Dan orang tak highlight benda tu. Orang highlight kehebatan serangan subuh tu. Ya betul, memang hebat. Saya tak nafikan, memang hebat. Tapi the benefit orang tak cerita. Ada yang hutang dengan syarikat-syarikat tu, disebabkan Malaysia take over balik, hutang tu lupuh. Dia orang bebas. Buatlah kerja korang, bangunkan plantation tu. So kena tukar mindset lah. Cari positif lah kan. Banyak. Sebab saya tak tahu lah, tapi saya boleh guarantee, pergi sembang dengan siapa pun, sebut politik lah, mesti benda buruk dulu. Yalah. Mana ada orang cerita benda elok. Betul tak? So saya rasa kena ubah lah. Dan saya nak anak-anak muda buat benda tu. Tak salah masuk politik, tapi belajar jadi politician yang berkualiti. We can always argue, but whichever it is, must have facts and data. So you akan jadi politician ataupun leader yang berkualiti tinggi. I think Malaysia need that. Betul. Terima kasih. Terus jadi topeng lain tu. Terus jadi topeng macam duduk dekat parlimen tu. Bersidang tu. Al-Ustaz mohon mencadang. Ustaz duduk. Tu bagi tahu rahim besar lah tu. Nampak tak panggil lagi tak tahu. Okey cikgu, rasanya kita dah share almost everything juga. Tapi sebelum berakhir lah, nak tanya juga. So
Lepas ni buat apa? Dan sekarang tengah buat apa? Tengah sibuk buat apa? So what is your next target? Berapa lama lagi nak buat konten-konten ni? Kau dah macam cukup lah? Kalau tanya saya lah ni saya tengah buat apa, saya sebenarnya dalam proses healing lah. Healing secara fizikalnya, di mana tahun ni bermula tahun di mana kesihatan saya agak terganggu. Biasalah main berumur sikit ni, dia sakit sana sini apa semua. So saya lebih kepada proses, lebih nak menjaga diri saya. Saya masih buat konten, tapi benda tu bukanlah matlamat utama. Dan saya lebih kepada nak cuba jaga bisnes saya sikit. Sebab saya rasa macam dah lama terlepas pandang sangat. Dan konten ni adakah saya akan buat selama-lamanya? Of course the question is mungkin tak kot. Dan satu hari nanti saya pun takkan kekal dalam dunia ni. So nak kata akan buat selama-lamanya tak. Tapi saya harap dengan segala konten dan ilmu yang saya ada ni, saya dapat inspire anak-anak muda. Kan? Saya dapat inspire anak-anak muda betapa pentingnya budi bahasa, tutur kata yang zaman sekarang ni hilang. Zaman sekarang ni hilang. Saya tak salahkan trend. Zaman saya dulu pun ada trend. Zaman Aidit pun ada trend. Kita masing-masing ada. Tapi why not? Kalau orang tanya saya kenapa konten Cikgu best? Sebab saya tahu nak approach orang tu menggunakan bahasa apa. Saya ada satu kelebihan tu. Dan kelebihan tu saya terhutang budi dengan arwah ayah saya. Yang memang dia nampak potensi tu. And minta maaf saya cakap, tapi I know it's really painful for me to say this. Memang sangat pedih. Saya tengok generasi sekarang ni terlalu bersungguh-sungguh nak blend in, nak cuba masuk dalam wave ataupun flow. But they don't even realize they were born to stand out. You boleh buat, you boleh jadi diri you sendiri. You boleh jadi hebat, but you choose to be other people. Why? Jangan buat macam tu. Saya, karakter saya Cikgu Syahri, saya seorang yang biasa. Cara saya tak pernah fake. Saya memang kalau janggut saya tak shave seminggu, Saya tak jaga penampilan apa semua. Bukan, because I don't wake up every morning to impress anybody. Saya tak buat benda tu. Tapi kalau saya talk dengan orang tu, memang saya betul-betul genuinely talk. Saya cakap. Yes, ada benda kita tunjuk. Dan kalau tengok dunia konten sekarang ni, tak semuanya, faham, kita kena jadi judgemental lah. Tak semuanya betul. Kalau tanya konten saya, selalunya cerita tu hanya 30 to 40%. Maksudnya paling banyak pun 50% je. Banyak di belakang tu you all tak tahu. So jangan judge. Dan kalau boleh jangan attack orang yang kita buat konten tu. Oh, depan kamera dia menangis ke apa. You tak tahu dia tahan lama mana. You tak tahu struggle yang dia rasa macam mana. So it's not fair. Disebabkan you ada tempat tinggal yang boleh tidur, ada aircon, ada kipas. You jangan expect somebody macam you juga mungkin ada benda yang sama. Mungkin hari tu you ada, hari tu dia kehilangan tempat tinggal, dia hanya ada bumbung langit je. So setiap orang ni lain masalah. So instead of focus on negativity, focus more on positivity. Sebab negativity would get you nowhere. Be positive kan. Just be positive. So nasihat untuk menjadi content creator yang berguna dan berkualiti ni sebenarnya is actually first kali just be who you are lah. Be just yourself lah. Just be yourself. Sebab kalau you tak jadi diri you, you tak ada jati diri. Betul. Contoh, saya hari ni decide nak jadi content creator, saya nak jadi macam Eric. Contoh walaupun Eric tak famous. Sorry. Tapi dia organik. Tak jalan. Tak jalan. Kesian dia komen dekat saya punya video itu. Dengan harapan orang notice dia lah, Eric. Saya kata tak ada orang like pun. Dia kata tak boleh buat apa lah, tak boleh. It's a sign already. Tapi he's still my brother. I love him lah. Macam budak tak bersodik. So sorry, saya minta maaf. Saya memang cakap saya macam tu dengan dia. Korang tak boleh cakap macam tu. Saya cakap dengan Eric, saya boleh cakap macam tu. Betul. Tapi jadi diri sendiri. Saya kalau tiru nak jadi Aidit tak guna. Betul. Tak guna. Saya pun tak boleh tiru cikgu. You pun tak boleh tiru jadi saya. Sebab tak boleh. Pasal kita dilahirkan. Okay, kalau saya tiru you, saya nak pakai hoodie. Nama you cantik dah. Aidit Marcelo. I did it my way. Takkan saya nak kata Cikgu Syahri my way. Tak masuk. Betul tak? Tak, lagi satu tak kena. Saya nak tiru brother kita ni. Contoh. Sorry. Blip. Saya nak tiru dia pun tak boleh. Jadi diri sendiri. Betul. So bila you jadi diri sendiri, sebab dunia social media ni, orang nak boleh tahu you ni fake atau real macam tu je. Betul. So kalau you
pretending to be somebody else. Berapa lama you boleh buat benda tu? Betul. Dan berpuluh ribu orang lagi dah jadi macam tu dah. You duplicate the same thing kan. Saya boleh jadi I show speed. Macam tu kan. Cuba Abang backflip tak lepas lagi. Tapi saya bukan jenis macam tu. So cara saya janganlah kritik saya. Suka tengok konten saya, tengok. Saya pun start dengan follower tak ramai. Saya start dengan 3 orang follower. 4 orang. Yang Eric tolong follow saya. Lepas tu isteri saya. Lepas tu kita ambil lagi 2 account sebenarnya, company punya. Kita ni 4 orang yang follower. Masa tu buat video pertama, saya kata confirm tak ada orang tengok, malu kot orang. Tapi alhamdulillah 24 hours yang pertama 50,000 view. Uish. Dan video tu saja saya makan lobster tu, bawa kancil tu. Video tu saja generate, kalau tak silap saya, dalam 3 to 4,000 followers. Hanya satu konten. Tapi ada lagi lah video yang power lagi. Tapi maksudnya first nak try, setengah orang bila try nak jadi content creator ataupun influencer lah, ni semua nak jadi influencer. Lepas tu nak affiliate, dapat pakai make up sikit ke apa ke, semua dapat lah, tak kisahlah RM50, RM60, start lah bagus. Cuma macam cikgu cakap, input tu kita jangan copy orang lain. Kita tengok orang lain copy nak jadi dia, betul. Berpuluh ribu lagi nak jadi dia juga. Jadi dia akan jadi the same thing. Betul. Kan? Dia ada beza. You nak jadi orang lain dengan you nak belajar daripada dia lain. Betul. Two different thing. Belajar saya tak ada masalah. You nak belajar daripada saya ataupun orang hebat daripada saya, Khairul Amin. Ni semua giant yang hebat-hebatnya. Ni tak ada apa pun. Tapi ni semua orang hebat. Saya belajar daripada dia orang. Saya belajar daripada Khairul Amin. Saya tengok KA, macam mana dia buat konten. Tapi saya tak boleh tiru dia. Saya tak boleh buka video, hey what's up guys. Saya tak boleh. Sebab saya jenis macam hey macam saya panggil macam tu. Saya panggil macam tu. Jadi saya tahu saya tak boleh tiru. Saya tengok yang buat kan, Ryan Bakery kan. Saya tepung sikit ke saya tak boleh buat macam tu. Sebab bukan karakter saya. Karakter saya ialah saya pergi sembang dengan orang. Saya nak dengar kisah dia. Mana saya boleh tolong, saya tolong. Ada sebenarnya video yang saya pergi tu saya tak mampu tolong pun. Tapi saya cuma bagi nasihat je. Tapi video tu kita tak berkulang lah. Pasal atas permintaan. Banyak kali kami buat konten macam-macam kena. Ada orang ugut nak report polis pun ada. Pasal nak shoot orang lain. Terakam orang lain skandal. Pula dah. Kena. Mana saya nak tahu. Dia kata, salam, saya yang dalam video tu. Kami keluar tanpa pengetahuan keluarga masing-masing. Allahuakbar. Saya kata, aku peduli kan. Aku shoot orang lain. Rupanya dia termasuk dalam video tu. Habis macam mana, kena delete lah? Saya delete lah. Hormat lah. Itulah dia antara kesusahan kan. Tapi yang penting pun kita terima dengan cara yang terbuka lah. Betul. Cikgu, apa pun saya nak ucapkan thank you so much juga cikgu. Ada apa-apa yang saya terlepas ke ataupun cikgu nak share ke untuk kesempatan podcast kali ni? Ini adalah podcast pertama. Podcast pertama yang saya thank you. Di mana saya pun tak tahu kenapa saya datang. Jujur cakap. Tapi disebabkan mungkin reputasi you kot. InsyaAllah. Saya tengok podcast you tak ada sensasi kan. Tak hebat mana macam tu. Saya punya view kecil-kecil je view saya. Tak kisah. Kita kena buat kok. Lepas tu apa? Kan cikgu main sebab QIDA duduk situ? Tak. Entah. Saya sebenarnya minat lagu Abang Jamil tu. Jamilah tu. Tahu. Apa bukan pasal Q Haida apa, tapi saya tengok podcast you. Saya rasa podcast you cool lah. You banyak cerita tentang orang. Saya pun buat due diligence dulu kan. Kita tengok dulu Aidit masa dulu dia cakap macam ni. Sebenarnya takut nak datang podcast ni. Pasal bagi saya podcast ni saya cakap lah, dia kalau diguna untuk kebaikan, dia dapat kebaikan. Tapi kalau salah guna, dia banyak akan menjadi satu negatif. Benda tak elok. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab jemput saya. Dan pada yang lain-lain tu saya bersedia. Ada pengeras dia. So thank you lah bagi saya peluang untuk masuk dalam podcast ni. Ni pengalaman baru dalam hidup saya, pertama kali masuk podcast. So lepas ni saya boleh kata dekat orang ataupun anak saya ke apa ke, saya dah masuk podcast. So saya boleh cakap. So choose your podcast wisely, especially orang yang bercakap dengan kita tu. Elakkan kontroversi, stay positive. And the most important thing is dalam dunia ni sabarlah. Itu kunci kita dalam kehidupan.
Tak kisah dalam perkahwinan ke, dalam kerja ke apa, sabar is everything. Sabar Sabar ni satu benda tu yang kunci yang paling besar. Betul. Sebab kalau you tak sabar pun, you usaha ke, you tawakal macam mana pun, tak ada kesabaran. Sebab Tuhan kadang-kadang dia nak bagi ikut time dia. Dan ada time kadang-kadang dia tak bagi pun. Bukan je maksud dia tak dengar doa you, tapi adalah. Yalah. Adalah sebab dia kan. Sebab dia lebih tahu kan. Baik. Apa pun cikgu, terima kasih juga kerana sudi datang. Baik. Thank you juga Eric kerana layan saya WhatsApp tu dan dia terima. Kan kita pun dah adjust date sikit. Alhamdulillah, thank you so much. Dan kami daripada I Did It My Way pun doakan semoga semua kerja-kerja cikgu, Eric and the team semua berjalan lancar. You punya kesihatan insyaAllah cepat-cepat disembuhkan. Jangan stres lebih-lebih. Doakanlah saya nanti boleh bagi kad jemputan. Kan? Orang Turki tu. Tapi kena buat translation lah bahasa. Jangan bahasa Turki saya tak faham. Allah. Kan? Zaman sekarang ada AI. Betul. Sembang macam duk zaman 80-an ni. Apa cerita ni. So yang pentingnya perkahwinan di hot air balloon. Tinggi mampu dah. Tak boleh rumah cikgu ni. Ya, macam nak cakap sesuatu je tu. Pesanan kepada isteri ke apa? Ya apa. Tak ada kena-mengena. Selalunya lelaki yang cakap nak kahwin ni, dia takkan kahwinnya. Betul. Yang diam. Diam tu. Betul. Saya jumpa ramai dah. Yang diam-diam macam berada kat ni pakai spek janggut sambung ni. Hak jenis ni bahaya. Betul. Janggut dia selagi dia sambung tak putih tu bahaya. Dia lain bahaya. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Thank you so much juga kerana dengar sampai ke habis show kita. Seronok, tak rasa pun panjang. Banyak sebenarnya sharing. Dan kepada korang semua yang komen-komen, thank you juga. Yang mana belum subscribe, Yang mana tak follow, boleh follow, like and share. Kita punya perbincangan ni panjang. Kita kepotong-potong pendek-pendek, short version. Kadang-kadang kita share dekat TikTok dan juga Instagram. Dia orang baru dengar snippet pendek-pendek. Dah terus komen mengarut-ngarut. Kalau boleh kita elakkan negativity, lebihkan positivity. Dan tengok long version di YouTube. Kepada semua pendengar di Apple Podcast dan juga Spotify, thank you so much. Kita jumpa di episode next week. I Did It My Way, Sempoi. Thank you.